Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang dan mungkin mata anda terbeliak sikit tengok studio kita yang warnanya dah lain. Kalau selama ni daripada yang pertama sampai ke 8, bila klik saja kita punya video, dia akan sejuk je matanya kan. Kali ni kita terang benderang dan selamat berkenalan dengan studio baru kami lah. Dan mudah-mudahan dia banyak akan menghasilkan banyak lagi konten untuk tatapan anda semua. Baik, kali ni cerita apa pula? Kerana kita selalu menyentuh soal cerita kehidupan manusia. Mungkin dah banyak sangat cerita tentang anak-anak, cerita tentang mak ayah, cerita tentang hubungan antara isteri dan suami. Tapi saya rasa kita nak kembangkan lagi kita punya capaian kepada cerita manusia itu. Dengan kali ini kita nak lihat cerita mereka yang berada dalam satu golongan yang mungkin kita tahu secara luaran apa yang ada dekat dalam data tu. Mereka susah, mereka terpinggir, mereka tersisih. Tapi bagaimana kalau mereka sendiri yang menceritakan apa yang telah berlaku kepada mereka? Dan bagaimana mereka berjaya untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Dan dengan itu kita bawa orang pertama dalam siri Manusiawi Podcast kita ni, iaitu Ustaz Rafi Abdul Rahman. Ada sebelum Rafi ada Muhammad ni? Muhammad Rafi Abdul Rahman. Tak ada Abdul Rahman. Tak ada Abdul Rahman. Muhammad Rafi Rahman. Saya nak rahsiakan dulu siapa Ustaz Rafi. Baik. Nanti kat ujung kita simpan. Tapi saya nak mulakan dengan kita cuba untuk menyelongkar kehidupan Ustaz Rafi daripada awal kehidupan. Sebab nampak sekarang ni kamera dah ke situ kan. Kalau nampak Ustaz Rafi dengan segaknya saya pun kalah pergi. Allah. Saya tak tahu pula dia pakai blazer. Patutnya begitu awal. Baru saya boleh lawan sikit. Saya pun ada blazer juga kat rumah. Tapi masya-Allah tengok dengan segaknya, dengan insya-Allah. Saya baru tahu Ustaz Rafi baru habis master kan. Betul. Dalam bidang Sarjana Pengajar Islam. Sarjana Pengajian Islam. Allah, saya pun maksudnya saya tidak berada di latar belakang kehidupan saya tentu beza dengan Ustaz Rafi yang akan Ustaz cerita nanti. Tapi untuk seorang yang ada latar belakang begitu akhirnya sampai di tahap dah habis master siap pun. Dengan adik sekali kan? Ya, betul. Dengan Ustaz Razif, adik Betul. Ustaz Rafi, masya-Allah. Semuanya sempurnalah Alhamdulillah. kehidupan, alhamdulillah. Tapi dia ada latar belakang yang kena diceritakan supaya kita tahu yang apa yang berlaku pada hari ini dia tidak berlaku secara magic lah, kan? Dia ada cerita di sebaliknya. Apa kata kita patah balik jauh ke belakang? Boleh? Kita cuba berkenalan dengan baby Rafi yang baru lahir ke dunia. Baby Rafi ini ketika dia membesar, apa yang dilihat dekat rumah dia? Mak ayah dia, keluarga dia. Sila Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Manusiawi Podcast dan terima kasih kepada Ahli Kubat. Ya. Saya sebenarnya rasa macam masih dalam mimpi lagi sebab selalu melihat podcast ni dengan Ahli Kubat ni melalui reel, melalui viral kan. Tak pernah terlintas di hati itu saya akan berada di sini. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa bersyukurlah kerana mendapat peluang lah supaya peluang ini dapat digunakan untuk berkongsi apa yang saya lalui. Bercerita tentang kehidupan saya lah, alhamdulillah. Saya melihat diri saya ni bila sebagai seorang anak kepada mu'alaf. Bila sebut mu'alaf ini secara asasnya orang melihat mu'alaf ni adalah satu golongan yang memeluk Islam. Mereka ini seperti bayi yang baru dilahirkan. Mereka ini adalah satu golongan yang tidak tahu apa-apa, perlu dibimbing. Mereka ini bagaikan kain putih yang perlu dibantu. Itu yang biasa berlaku lah. Jadi saya melihat bagaimana diri saya, alhamdulillah. Ibu dan ayah saya alhamdulillah telah memeluk Islam. Memeluk Islam tahun ke-80-an lah. Maksudnya di awal kehidupan mereka menganut agama Hindu dan setelah itu mereka mendapat hidayah dan mereka memeluk Islam. Alhamdulillah setelah mereka memeluk Islam akhirnya mereka berkahwin secara Islam dan akhirnya saya dilahirkan lah. Peluk Islam sebelum kahwin. Betul. Mereka peluk Islam sebelum kahwin.
Maksudnya sebelum kahwin mereka telah peluk Islam. Jadi Mhm. kalau tanya dekat saya ni adakah saya ni mualaf? Sebenarnya saya ni adalah anak kepada mualaf. Maksudnya alhamdulillah saya lahir memang sebagai seorang yang memang daripada awalnya telah Islam. Cuma walaupun dalam keadaan saya family saya tu adalah mualaf yang saya sebut awal Islam, tapi saya melalui fasa-fasa seperti seorang mualaf. Maksudnya saya boleh gambarkan beginilah. Ibu saya walaupun telah memeluk Islam, ibu dan ayah saya ni adalah seorang yang maksudnya dia berusaha untuk pergi menuntut ilmu. Dia masih mencari bagaimana mereka nak mengubah kehidupan mereka. Mak saya alhamdulillah bila beliau adalah sebagai seorang mualaf, saya melihat bagaimana mak saya daripada awal pengislaman lagi, dia membentuk kami punya cara pemikiran. Bila sebut mualaf itu bukan sebagai mualaf yang menerima, bukan sebagai mualaf yang sentiasa menagih, bukan sebagai seorang mualaf yang sentiasa meminta. Mualaf yang mak saya bentuk saya adalah sebagai anak mualaf, saya perlu mempunyai ilmu, perlu mengutamakan ilmu dalam kehidupan. Bagi mak saya, almarhum ibu saya Siti Mariam binti Abdullah namanya, bila beliau mendidik saya daripada awal, beliau meletakkan ilmu itu adalah asas kepada perubahan sosial, ekonomi, sosial, budaya dan semua. Saya melihat bagaimana daripada seusia kecil saya, walaupun saya ni sebagai yang dilahirkan sebagai seorang anak kepada mualaf, maksudnya asal Islam lah kalau untuk diri saya kan, saya melihat ibu saya membawa saya pergi ke kelas-kelas fardu ain yang dianjurkan, kelas-kelas fardu ain mualaf yang dianjurkan. Dan mak saya ni membawa saya pergi ke kelas-kelas fardu ain dalam pelbagai kelas-kelas. Ada kelas yang dalam bahasa Tamil, ada kelas yang dalam bahasa Melayu, ada kelas yang dalam kadang kumpulan-kumpulannya Sabah Sarawak. Jadi mak saya membawa saya pergi ke kelas-kelas itu dan mengintegrasikan saya. Mengintegrasikan saya itu macam mana saya nampak. Daripada awal usia kecil itu, mak saya tidak meletakkan diri dia, saya mualaf India, maka saya ni hanya perlu dalam kelompok saya saja. Dia mendidik saya supaya saya boleh bergaul dengan semua. Maksudnya dia membawa saya kepada bahawa inilah Islam. Islam ni adalah agama yang membawa kita bahawa kita akan bersatu. Kita akan jadi orang kata ukhuwah kita. Kita tidak meletakkan bila ada mualaf tu, bila kita sebut saya mualaf India, saya nak duduk dengan kelompok saya saja. Ini yang dibawa oleh ibu saya alhamdulillah. Dan bila saya mengikuti kelas-kelas pengajian itu, daripada seusia kecil tu telah menanam perasaan untuk saya nak belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama. Dan mak saya mengajarkan saya, kamu belajar ilmu agama pertama betul lah untuk diri kamu dan untuk membantu ibu dan ayah supaya mak ayah saya dapat menguasai ilmu agama. Sebab bagi ibu saya sebagai seorang mualaf adalah Islam ni bukan atas nama. Islam ni bukan atas nama IC. Islam ni mestilah ditunjukkan melalui qudwah, melalui contoh teladan baik. Itu yang ibu saya rasa saya terfikir sebab saya dalam pengalaman saya ni mengajar mualaf hampir 20 tahun. Saya akan ceritakan tentang apa perjalanan saya ni. Cuma saya melihat daripada seusia kecil itu, ibu saya baru memeluk Islam di usia yang awal itu, dia faham bahawa mualaf ini adalah seorang yang perlu mengutamakan pengamalan Islam tu sendiri. Islam ni dilihat daripada contoh teladan, bukan dilihat atas nama. Jadi itulah yang berlaku pada saya alhamdulillah. Daripada kecil saya belajar, saya mengikuti kursus-kursus, saya mengikuti kelas pengajian mualaf tu semua yang dianjurkan di bawah lembaga di bawah Zakat Selangor. Jadi ini sebenarnya membawa kepada kami mencintai ilmu. Alhamdulillah daripada usia kecil. Rasa antara orang luar lihat kan adalah sebab saya bukan family mualaf, tak ada keluarga mualaf terdekat pun. Tapi selalu dia ada satu sangkaan yang apa susah sangat nak belajar. Ni sangkaan yang tak disebutkan aku kadang-kadang kan. Sebab saya rasa belajar tu, belajar je lah macam kita pergi sekolah semua tu kan. Apa sebenarnya cabaran terbesar keluarga mualaf untuk dia belajar? Maksudnya supaya orang faham bahawa kita berada di dunia yang berbeza. Sebab umumnya lah, paling kurang kita yang lahir dalam keluarga Muslim, Rafi pun sama sebenarnya, cuma sebab keluarga mualaf kan. Cuma kita nak faham apa yang sebuah keluarga mualaf itu lalui yang akan menjadi cabaran sedikit untuk dia belajar agama. Berbicara tentang keadaan saya lah, saya punya keadaan, maksudnya bila saya nak pergi belajar sekolah agama, bila memilih sekolah agama, cabaran kita adalah kita ni daripada daripada latar belakang agama yang maksudnya latar belakang kaum yang lain, latar belakang daripada agama yang lain. Cabarannya adalah bila saya masuk ke sekolah, walaupun sekolah agama, saya dilihat seperti seorang yang asing.
Okey. Saya dilihat seperti seorang yang bukan daripada satu suku kaum yang sama. Mhm. Jadi ini satu perkara yang mencabar. Sebab ini perkara yang saya lalui sendiri. Saya dan adik-beradik saya memang belajar di sekolah agama, melihat perkara ini, ini norma-norma yang berlaku. Kadang-kadang perkataan-perkataan Yeah. ejekan, Yeah. perkataan-perkataan ini adalah satu benda yang boleh memberi kesan lah kepada anak mu'alaf tu sendiri. Bila dia balik bercerita dengan ibu dia, jadi bercerita dengan ibunya, jadi dia menjadi satu perkara yang macam, anak aku ni sesuai ke belajar di sekolah agama ni? Kenapa begini kan? Dan bila begitu, tapi apa yang saya nampak? Ini kelebihan almarhum ibu saya. Ibu saya meletakkan bahawa di mana pun kamu pindah, di mana pun kamu pergi, kamu akan berjumpa dengan semua manusia begini. Ini tidak mengubah apa. Tapi yang ibu saya tekankan adalah ilmu itulah yang akan menjadi asas kepada kamu besok akan menjadi contoh dan kamu besok akan maksudnya memberi manfaat pada semua orang. Maksudnya apa yang berlaku pada kamu di usia kecil ini, ejekan, ataupun apa orang kata menyakat ni semua, ini bukan benda yang kamu boleh lari. Kamu kena berhadapan dengan perkara itu. Dan saya melihat pengalaman saya lah bila melihat anak-anak mu'alaf yang pelbagai bangsa, kita perlu melihat realiti. Ada anak-anak mu'alaf ni sebenarnya sebelum mereka masuk Islam, anak-anak dia mungkin belajar di sekolah-sekolah beraliran, sekolah Tamil, sekolah Cina. Mereka daripada sekolah itu. Bila mereka dahulu daripada sekolah itu, mereka dah biasa dengan suasana begitu. Bila mereka bila memeluk Islam, akhirnya mereka berpindah sekolah, masuk sekolah kebangsaan, ke sekolah-sekolah yang orang kata aliran yang maksudnya dah bercampur dengan majoritinya bukan daripada suku kaumnya sendiri. Itu pun menjadi satu benda yang menjadi satu perkara yang luar biasa, satu perkara yang Culture mungkin shock lah. culture shock, ya betul, culture shock kepada mereka. Sebab dahulu mereka bergaul dengan kelompok mereka saja. Bila mereka sekarang bila dah memeluk Islam, mereka akhirnya berpindah sekolah. Dan bila pindah ke sekolah, perkara sama juga berlaku. Tak kisahlah di sekolah kebangsaan ke, di sekolah agama ke, berlaku maksudnya proses penerimaan. Satu, maksudnya pelajar-pelajar atau guru tu sendiri nak menerima kita. Yang kedua, kita sendiri sebagai seorang pelajar yang sebelum ini belajar dengan background yang lain, lepas tu masuk ke sekolah yang nak mendekati dengan, itu saya sebut integrasi kaum tadi. Jadi ini yang saya nampak. Jadi alhamdulillah, apabila ibu saya ni, kuncinya adalah beliau melihat kita ini semua sama. Tidak melihat kamu ni, bila orang ejek kamu maksudnya orang tu lain, tak. Yang ditekankan kepada saya daripada usia kecil bahawa kita perlu melihat ilmu tu akan mengubah kamu, dan Islam ni adalah agama yang baik daripada sudut akhlaknya. Jika ada orang mengejek kamu, jika ada orang yang memburukkan kamu, itu bukan ciri-ciri Islam. Itu adalah salah individu tu. Islam tu adalah agama yang baik daripada sudut akhlaknya. Itu yang alhamdulillah mengubah saya. Saya selalu juga dengar satu situasi bagaimana sebuah keluarga mu'alaf yang mendapat tekanan bila mereka peluk Islam, sebab bukan tekanan tu dia terus maksudnya orang itu semua jahat, tapi dia adalah respon spontan kepada orang di keliling kita. Sebab mungkin keluarga Rafi ataupun keluarga mu'alaf tu dia Muslim lah, tapi sanak saudaranya masih belum Muslim kan, bukan Muslim. Maka ada tak cerita tekanan-tekanan tu ada? Saya contohkan, saya pernah dengar cerita. Saya pernah bergaul dengan satu grup mu'alaf yang menceritakan bagaimana bila dia peluk Islam, dia pula individu seorang-seorang, tekanan daripada mak ayah dia. Kan? Tekanan tu maksudnya saya tak nak fokus kepada orang yang menekan tu, tapi nak membayangkan situasi tu. Ada yang dapat tekanan daripada pasangan sendiri, ada yang dapat tekanan daripada anak-anak. Ada tak cerita macam tu untuk Rafi? Alhamdulillah, macam keadaan saya dan keluarga saya ni, kami ni bersyukur kerana apa? Apabila mak saya memeluk Islam, yang membawa mak saya masuk Islam dan maksudnya menjadi jambatan untuk masuk Islam tu adalah keluarga sendiri. Abang kepada mak saya sendiri yang telah maksudnya bila mak saya buat keputusan dia nak memeluk Islam dengan kesedaran dia, dan beliau tidak menentang, beliau memberikan keputusan kepada diri sendiri, buatlah keputusan yang terbaik untuk kamu. Dan alhamdulillah hubungan antara keluarga kami, walaupun sehingga kini saya nak boleh berkongsi, sehingga kini keluarga saya memang semua tidak Islam. Masih tidak Islam. Tapi hubungan kami itu, saya boleh merasakan pada diri saya, dan saya turunkan kepada generasi anak-anak saya, hubungan kami itu saya rasa akrab. Keluarga. Maksudnya saya cakap akrab tu maksudnya, sekiranya saya hari ini tidak ada tempat tinggal, saya nak pergi duduk di tempat dia untuk dia memberikan perlindungan, saya rasa
keluarga saya yang bukan Islam tu akan memberi perlindungan pada saya. Itu begitu akrabnya, yang saya boleh sebut akrab. Dan bercerita tentang tekanan sebagai seorang mualaf ni, tekanan sentiasa ada di mana-mana. Sebab pertama, sebagai seorang mualaf bila memeluk Islam, yang pertama, dia ni sewaktu dia sebelum memeluk Islam, dia hidup dengan, dia dah ada circle dia sendiri. Dia dah ada keluarga, dia dah ada kawan, dia dah ada tempat kerja. Jadi semua perkara-perkara ini dah menjadi kebiasaan dia. Dan bila dia memeluk Islam, ini yang berlaku. Bila memeluk Islam, biasa saya melihat pengalaman saya mengajar mualaf ni, saya selalu tekankan, setelah kamu memeluk Islam, tidak semestinya kamu kena buang semua. Yang pertama, keluarga. Keluarga ni dalam agama ini, agama Islam ni mendidik. Alhamdulillah 20 tahun saya mengajar mualaf di lapangan. Perkara ni saya tekan kepada mualaf. Saya bila mualaf datang berjumpa dengan saya, dia memberitahu saya telah dibuang oleh keluarga. Saya sentiasa akan tekan, saya sentiasa akan mulakan pada mereka, tidak ada istilah keluarga membuang kita. Mana mungkin ibu dan ayah yang mendidik kita, membesarkan kita, mengasihi kita. Dan jika kita dalam apa-apa, ibu bapa memanglah dia berkata daripada sudut percakapannya, saya buang kamu, saya tak suka kamu. Tapi pengalaman saya selalu bercakap dengan mualaf kita, walaupun apa pun yang dia bagi tahu begitu, itu dalam keadaan, mungkin dalam keadaan emosinya, tidak tenteram, marah. Dan bila ibu kata, ibu atau keluarga kita cakap, saya tak nak kamu ni semua, tak mengapa, kita bagi tempoh, bertenang. Yang paling penting bagi mualaf itu adalah keluarga saya sendiri, apa ibu saya buat. Walaupun mungkin ada orang tak suka kita, mungkin kawan kita, siapa tak suka kita, yang penting adalah kita ni tetap menjadi diri kita yang sebenar. Kita jangan ubah diri kita menjadi orang lain. Kalau diri kita ni adalah seorang yang suka bergaul, diri kita ni adalah seorang yang suka bercakap benda baik, diri kita ni adalah seorang yang suka bermasyarakat, kita teruskan. Jangan kerana orang cakap, kamu ni bukan golongan kami, kamu keluar, kan. Jadi dalam keadaan begitu, saya selalu menekankan kepada mualaf saya itu, jangan kamu cakap keluarga buang kamu. Walaupun keluarga kamu cakap jangan datang, sebab buat masa dia jangan datang. Tak apa, kamu bertenang. Kamu teruskan jaga silaturahim, bertanya khabar, bila berlaku bila mereka ada majlis yang perlu dihadiri, kita pergi. Dan ini yang berlaku. Saya nampak gambar Ustaz Rafi banyak selalu di Pavali, dia akan gambar kumpul family, kan. Buat tosir sama-sama. Saya rasa gambaran beginilah yang kadang orang tak tahu. Maksudnya sama ada orang tahu one side saja, terlalu baik ataupun terlalu negatif. Tapi dia hakikatnya dia adalah satu beban lah, kan, untuk berhadapan dengan keluarga yang secara emosinya mungkin belum boleh terima kenapa dia beragama lain dengan kita. Dan sebab tu kena bantu kumpulan mualaf ni, sebab dia sedang melalui proses, dia perlu Islam, walaupun dia sayang keluarga dia sayang lingkungan dia, tapi dia sedang menghadapi tekanan tu, kan, maka dia perlukan masa untuk dia lalui lah. Satu cerita yang saya nak kongsikan, satu kelebihan yang kami lalui lah sebagai ibu saya, yang bila bercerita tentang apakah peranan kita sebagai masyarakat asal Islam, masyarakat yang berada di sekeliling. Bila bila memeluk Islam, kita menganggap masyarakat Melayu Islam menganggap kita sebagai saudara kita, sebagai keluarga kita. Alhamdulillah, apabila mak saya memeluk Islam, mak saya ni sebenarnya lepas masuk Islam, dia berada di sebuah perkampungan. Berada di kampung. Dia maksudnya membesarkan kami di kampung. Kampung tu adalah kampungnya, keseluruhan kampung itu adalah kampung orang Melayu. Maksudnya orang bukan Melayu saja, bangsa Jawa lagi. Kan, alhamdulillah lah, saya ni alhamdulillah minat makan tempe, Ustaz. Tempe tu adalah makanan saya ni, makanan yang orang kata nombor 1 lah ranking dalam makanan. Tosir pun jatuh nombor 2. Tosir nombor 2. Tempe jadi nombor 1. Punya kesan saya hidup dalam masyarakat Melayu. Tempe ni macam wadir lah. Macam wadir lah bagi saya, kan. Jadi bila saya berada di situ, bila melihat saya dibesarkan di situ, bagusnya di situ, itulah yang saya sebut, apabila masyarakat Islam, masyarakat komuniti menjadikan mualaf ini seperti sebuah keluarga. Saya nak bercerita ni sangat sehingga sekarang, kalau saya kira lah keluarga angkat. Keluarga angkat saya bukan daripada masyarakat India, ya. Keluarga angkat saya daripada masyarakat Melayu dan orang Jawa tu sendiri. Saya rasa lebih kurang 100 lebih kot keluarga. Jadi bayangkan, bila saya pergi berhari raya sehingga kini, bukan daripada saya kecil, daripada sehinggalah anak saya dah besar ni pun, anak saya yang pertama yang sulung nama Mariam juga, bersempena dengan nama arwah ibu, umur dia dah masuk 10 tahun. Sekarang kalau saya pergi beraya, saya boleh pergi ke rumah semua keluarga angkat saya.
bagaimana kesan apabila saya menjadi seorang keluarga kami ni dijadikan keluarga angkat. Apa kesan keluarga angkat tu? Kita rasa macam kita tak bersendirian. Cabaran mualaf hari ni adalah mereka rasa bersendirian. Bila aku dah masuk Islam, keluarga aku dah tak nak, yalah macam tadi kes tadi kan, bila keluarga dia mungkin, saya nak katakan keadaan mualaf tu berbeza-beza. Ada keluarga yang memang cakap jangan kamu pulang lagi, buat masa ni belum. Jangan pulang lagi tu bukan bermaksud kita nak putuskan hubungan, tidak. Kita kena faham iaitu perlukan tempoh. Dan agama ni adalah berlaku, kita berlaku selaku apa-apa perubahan perlu berlaku dengan berfasa-fasa kan. Jadi bila cakap okey baik. Jadi bila dia tak ada keluarga, dia rasa macam kesendirian. Jadi apa yang berlaku pada keluarga kami adalah apabila kami berada di kampung, di situ orang-orang di situ mengambil berat kami. Apabila tak cukup makan, dia bagi makan. Apabila mak saya dalam keadaan kesulitan, perlukan pertolongan, orang-orang yang kita tak kenal, orang-orang kampung menganggap dia sebagai keluarga angkat. Jadi impactnya, kesannya adalah saya pada hari ini. Saya pada hari ini. Kerana apa? Sebab itulah saya, alhamdulillah hari ini, saya boleh bergaul dengan semua. Saya boleh bergaul dengan semua suku kaum. Saya boleh bergaul dengan, tak kisahlah orang Jawa tu pun ada Jawa, ada Banjar, ada macam-macam kelompok. Saya boleh masuk. Dia kalau tutup muka Rafi tu rasa macam siapa ni? Betul. Saya mempunyai, maksudnya saya nak bagi tahu orang tak nampak saya ni nampak Indianya tu. Orang nampak ustaz ni boleh juga ngomong Jawa ya. Betul kan. Bila maksudnya kesan daripada keluarga angkat, dan ini satu perkara positif. Dan saya yakin sehingga kini ataupun selepas ini, mana-mana mualaf yang mendapat keluarga angkat yang baik, mendapat maksudnya orang-orang yang sentiasa community yang mengambil peranan menjadikan mereka ini sebagai satu keluarga, saya yakin bukan impak dia kepada individu tu saja, malah generasi seterusnya. Bila ibu saya menjadi anak angkat kepada satu maksudnya beramai keluarga ni, akhirnya sehingga anak saya dan sehingga ke generasi ketiga selepas saya ni, mak saya kira generasi kedua lah, sebab generasi pertama nenek saya yang tidak beragama Islam, lepas tu mak saya generasi kedua, saya generasi ketiga, anak saya generasi keempat. Alhamdulillah, saya rasa sehingga generasi keempat kami menjadi satu keluarga yang menghormati semua pihak. Kita menjaga silaturahim dengan semua pihak. Itu satu perkara yang sangat unik. Saya rasa bila orang yang bukan Melayu beragama Islam, dia semacam ada satu jambatan besar lah kepada kemajemukan kaum di Malaysia ni kan. Ustaz Rafi lah ejen-ejennya kan. Sebab mungkin orang akan nampak Islam dekat TV, orang nampak Islam dekat akhbar, tapi Rafi orang nampak Islam di depan mata kan. Itu keuntungan bila ada keluarga ni kan. Cuma Ustaz Rafi tadi ada sentuh sikit tentang keadaan ekonomi keluarga. Dari sudut tu macam mana pula? Sebab saya ingat saya membesar tengok lori cendol tu. Keluarga Ustaz Rafi dia ada lori bergerak, Lembaga Zakat Selangor lah tu dekat situ kan, warna hijau, yang saya ingat masa saya membesar sekitar tingkatan 2, tingkatan 3 kot masa tu. Siapa yang tak tahu, saya ni berjiran lama dengan Ustaz Rafi. Tapi masa tu tingkatan 1, tingkatan 2 kot, masa tu betul-betul berjiran dengan Ustaz Rafi. So nampaklah lori tu selalu. Cerita sikit tentang macam mana cabaran ekonomi keluarga mualaf. Baik, bila bercerita tentang ekonomi, ini satu perkara yang saya mahu kongsikan tentang bagaimana keadaan keluarga kami. Pertamanya, almarhum ibu saya Siti Mariam dan almarhum ayah saya Ibrahim Munyandi. Satu perkara yang menarik mereka didik saya adalah, walaupun kita sebagai seorang asnaf, walaupun kita sebagai seorang penerima zakat, kita tetap perlu bekerja. Kita tetap perlu keluar mencari rezeki. Bantuan yang kita terima itu bukan untuk kita anggap seperti bila kita telah menerima bantuan maka telah menjadikan kita tidak perlu bekerja. Kita tak perlu mencari rezeki. Ini satu perkara yang telah membentuk diri saya dan keluarga saya. Daripada awal, ayah saya adalah seorang pemandu lori. Ibu saya adalah seorang guru tadika yang mengajar di estate. Di estate maksudnya komuniti yang India. Mak saya adalah guru tadika. Sehingga kini bila saya almarhum dah meninggal, anak-anak ada setengah-setengah yang mereka pelajar-pelajar dia lah, yang maksudnya bukan Islam, bertanya, saya ni belajar dengan ni lah dekat tadika kat estate. Saya cakap, ya ke? Masya Allah kan. Maksudnya walaupun dalam keadaan begitu, tapi kita faham apabila kami ni 5 beradik lelaki dan kami ni makin besar, ketika itu perlukan bantuan tambahan. Pendapatan yang ada tu masih kecil. Ketika itulah hadirnya Zakat Selangor yang datang membanci dan melihat kita perlukan bantuan dia. Sebab kita faham bahawa waktu tu dalam keadaan kita masih kecil, kos perbelanjaan sehari. So Ustaz Rafi umur berapa?
Waktu tu alhamdulillah saya rasa saya masih bersekolah rendah. Dalam darjah 2, darjah 3. Saya tak lahir lagi kan, saya tak tahu. Oh belum lagi lah. Oh betul lah, saya 86 keluar belum? Jadi saya dibanci menjadi asnaf. Setelah menjadi asnaf, walaupun menjadi seorang asnaf tidak menjadikan almarhum ibu ayah saya seorang yang berhenti kerja. Dia tidak berhenti kerja, tapi dia malah pergi bekerja dan dia cakap dengan dia didik daripada awal. Bantuan zakat yang kita terima hari ini bukannya tujuan untuk kita nak kita nak bergantung pada dia selama-lamanya. Sekiranya daripada awal ibu saya didik saya, sekiranya kalau hari ini kita punya kehidupan ekonomi kita dah stabil, kehidupan kita dah baik, kita tak perlu tunggu zakat yang bawa kita keluar. Kita sendiri yang kena keluar daripada zakat. Ini dididik, dipupuk dalam diri saya daripada usia kecil. Sini persepsi orang tau. Maksudnya, selalu saya nampak orang komen yang, yelah kita bayar zakat ataupun bayar cukai apa-apa kan. Dan bila bayar zakat, kita kan agihan zakat tu akan ada asnaf-asnafnya. Dan dia ada satu persepsi yang, nanti kalau bagi duit kat dia orang ni, dia nak bergantung kat duit tu. Dia orang ni dah lah pemalas. Betul. So, apa pandangan Ustaz Rafi dengan persepsi tu? Orang biasa ada satu persepsi yang orang miskin, fakir tu malas. Betul ke? Baik, sebenarnya itu adalah satu persepsi yang perlu diperbetulkan. Sebenarnya asnaf fakir miskin kita ni bukan tidak pemalas, bukan mereka tidak bekerja. Saya berjumpa di lapangan ramainya asnaf. Asnaf di Selangor ni dah beratus-ratus, dah beribu-ribu lah. Semua asnaf ini dia memang pergi bekerja. Setakat saya punya pengalaman lah, sama ada di karya di mana-mana. Asnaf fakir miskin. Fakir dan miskin dan mu'alaf pun sama lah. Mereka ini adalah mereka ini bekerja dan mereka mahu mengubah hidup mereka. Cuma faktor keadaan. Mungkin mereka bekerja mungkin ada setengah tempat tu kerjanya telah ditamatkan. Mungkin mereka cuba berniaga, perniagaan itu tidak menjadi. Ini je perkara-perkara berlaku. Tapi bila digelar mu'alaf itu asnaf tu sebagai malas, saya rasa benda itu kita perlu perbetulkan. Tapi apa yang menariknya di situ bila kita sebut malas? Bila kita bercakap dengan seseorang, saya dididik begitulah oleh ibu saya. Sebelum kita berkata kenapa dia begitu, ibu saya mengajar saya apa yang kita buat untuk membantu dia. Macam saya sebut tadi, zakat dah menjalankan peranan dia untuk membantu memberikan bantuan. Apa yang boleh dilakukan oleh komuniti sekeliling. Saya ada kisah menarik bila mana di Tekaria. Saya kebetulan pernah menjadi timbalan nazir di masjid saya, di karya saya di Kampung Perpat. Saya ni bila dah jadi itu, dia lantik pula saya ni menjadi portfolio menjaga asnaf juga. Kita bekerja, lepas tu jadi asnaf juga. Okey, baik. Perkara yang menarik berlaku ketika itu adalah bila kita cakap tadi, kenapa orang tu tak bekerja ke apa? Apa yang kita cuba wujudkan daripada pihak masjid, daripada jawatan kuasa kampung, daripada komuniti sekeliling, kita buat apa? Menyediakan platform-platform perniagaan untuk mereka. Kalau mereka berniaga, kita buat apa? Kita ambil senarai nama daripada asnaf tu. Siapa yang mungkin ada pengalaman mereka ni ada boleh potong rumput. Kita lantik ambil data mereka boleh potong rumput. Di situ ada orang yang mungkin boleh buat frozen kuih-kuih. Kita ambil data mereka. Kita ambil orang-orang yang mungkin boleh dia ni seorang yang boleh menjahit. Kita ambil data mereka, kita collect data mereka, kita kongsikan kepada ahli-ahli karya. Kita kongsi pada ahli karya supaya bila mereka nak menjadi tukang jahit, bila nak raya ni Ustaz Kubat bila nak raya ni kan asyik kita cakap kita ni, tapi masih ada orang yang masih kekal. Bila anak ramai ni nak beli dekat kedai ni mahal kan, mungkin dia nak menjahit, dia beli kain, lepas tu nak menjahitkan. Bila kita kongsikan selain nama-nama asnaf di karya itu yang mungkin mereka ni tukang jahit bukan satu kita ingatkan susah kan sekarang, sampai sekarang masih timbul susah lah cari tukang jahit, susah lah nak cari tukang urut, susah lah nak cari. Saya cakap tak susah, sebenarnya mereka ada di sekeliling kita. Tapi inilah yang disebut sebagai bila kita bercakap orang lain tidak begitu, apa yang kita cuba bantu, ini cuba bantu di masjid dan komuniti. Kita sediakan data-data ini, kita kongsikan. Akhirnya mereka ini yang kita nampak dia tak pergi ini ke, mereka sebenarnya secara ni mereka bekerja dan berusaha. Satu yang saya melihat daripada apa yang diusahakan oleh Zakat Selangor, mereka sentiasa menjalankan aktiviti-aktiviti pembangunan supaya mereka ini yang pertama tertumpu daripada sudut pendidikan. Sebab itu bila seorang asnaf tu bila menjadi asnaf, daripada anaknya sekolah rendah sampailah sekolah menengah sampai ke universiti ditanggung. Ustaz Rafi sendiri? Alhamdulillah saya sendiri, saya ditanggung daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sampai saya belajar di ILDAS, Institut Latihan Dakwah, saya belajar. Jadi itu yang menjadi satu kunci bahawa betapa ilmu itu
Itu saya sebut, ini ilmu itu boleh mengubah. Ini janji agama kepada kita. Kan? Ilmu ini akan mengubah kita dan membetulkan kita. Kan? Saya rasa yang ni best untuk kita tekankan. Sebab orang fikir bantuan kepada asnaf adalah bagi duit, hiduplah dengan duit ni. Sedangkan bantuan tu adalah, contoh kan, bila sebut tadi, bantuan pendidikan supaya anak-anak ni boleh belajar daripada kecil sampai dia dewasa, supaya esok dia boleh dapat, kalau bahasa canggihnya, mobility sosial lah, daripada masyarakat yang rentan, yang ekonomi ada masalah ni, dia berkembang jadi ekonomi yang baik. Sebab persepsi pemalas tu, kenapa salah? Untuk saya lah, benda yang paling jahat sekali gelaran pemalas ni adalah sebab kita tak sama dengan mereka. Betul. Macam saya dengan Ustaz Rafi bila dengar cerita ni, lain sangat lah kita. Sebab garisan saya adalah mak ayah saya pun bekerja, lepas tu pendapatan yang sederhana baik lah kan. Kemudian kita besar sekolah tak ada masalah. Nak belajar semua accessible, kita boleh belajar, ada kawan belajar, lepas tu nak makan minum semua cukup. Tapi orang susah. Kalaulah dia boleh pergi sekolah pun, dia tak sama dengan orang yang pergi sekolah kan. Mungkin petang tu dia kena bantu mak dia niaga kan. Lepas tu malam tak cukup tidur sebab nak tolong buat kuih dengan mak kan. Lepas tu membesar pula, contoh macam orang-orang yang kebanyakan kita ni, kat rumah tu ada tempat main kat depan, kat luar ada kawan-kawan, ada tambah permainan. Kadang orang susah duduk kat rumah flat. Yang mereka ni tak ada tempat bermain. Akhirnya mereka terpaksa, begitulah kehidupan mereka. Sebab tu bila sebut tentang zakat Selangor kan, di negeri kita ni, saya lihat bantuan tu adalah bantuan yang sangat efisien lah untuk kehidupan dia. Supaya boleh samakan garisan tu kan. So macam, tadi saya nak cerita pasal lori ni. Betul. Saya nak sangat tahu cerita lori tu sebab dalam kepala saya memori saya tentang keluarga Ustaz Rafi, keluarga Makcik Mariam adalah lori tu. Betul. Apa yang membawa kepada lori punya cerita ni? Baik. Apabila ibu saya dengan ayah saya bekerja, akhirnya ialah bila dah bekerja lama-lama jadi dah bersara lah, dah pencen. Setelah mereka berpencen, maksudnya ketika itu mereka mendapat tawaran daripada Zakat Selangor diberikan lori bergerak untuk berniaga. Ini pun salah satu pendekatan yang digunakan oleh zakat. Bila cakap bagaimana mereka mengubah sosioekonomi, mengubah ni, mereka menyediakan banyak peluang. Jika kita berminat, kalau kita mempunyai kemahiran mahu berniaga, diberikan kemahiran berniaga. Kalau kita ada kemahiran untuk kita nak belajar, diteruskan belajar. Kalau kita ada kemahiran untuk kita nak berceramah, pergilah ceramah, berkongsi pengalaman. Jadi banyak platform. Jadi alhamdulillah bila diberikan lori bergerak itu, bila dah pencen, bukan maksud boleh rehat. Sebab kita mempunyai tanggungan. Kan, ayah saya waktu walaupun dia pencen, ketika tu saya baru habis SPM. Saya baru tengah ambil SPM. Awal pencen ke? Betul. Memang dah umur dah 60 lebih lah. Dan adik-adik saya masih bersekolah. Tapi satu semangat yang ada, itulah cakap tadi, bila cakap mu'alaf ni sekarang tidak bekerja apa semua, saya cakap tidak. Arwah ayah saya menekankan bahawa walaupun dia pencen, walaupun dalam keadaan orang biasa bila pencen ni rehat je lah, dah lama selama ni melancung je lah kan. Tapi arwah almarhum ayah saya dan ibu saya setelah pencen, mereka mencari jalan bagaimana untuk meneruskan. Sebab kita perlu meneruskan, maksudnya mencari rezeki kan. Bila mendapat lori bergerak tu, mereka berniaga. Akhirnya perniagaan yang mereka cari adalah perniagaan rojak dan cendol lah. Rojak, cendol, tosai, wadih. Kita cuba ni kan, dan kita belajar. Kita pergi belajar dengan orang yang mengusahakan tu, kita belajar dan akhirnya kita buat. Dan alhamdulillah saya ketika tu dah mula bekerja dah. Saya dah bekerja. Saya berhenti kerja. Saya bekerja di Baitul Mal sebagai eksekutif Baitul Mal ketika tu. Ni semua dah balik belajar, lepas tu saya dah bekerja. Lepas tu biasalah ayah ni dia nak transfer supaya maksudnya kita sama-sama bantu. Dia tak boleh nak satu bergerak family kan buat. Betul. Kami satu family pergi pasar malam, pergi open house. Jadi maksudnya di situ saya melihat bagaimana walaupun ketika itu saya dah berada di pekerjaan yang stabil, tapi di situ ayah saya dan ibu saya mengajak saya untuk sama-sama, jomlah kita teruskan perniagaan keluarga ni. Satu perkara yang maksudnya dia cakap, dia nak mengajar saya satu perkara sehingga kini saya terngiang-ngiang. Hari ini yang saya walaupun dikenali sebagai seorang penceramah, dikenali sebagai seorang orang kata bekerja di zakat, sekiranya saya ditamatkan perkhidmatan, sekiranya saya tidak ada pekerjaan, saya yakin bahawa saya akan pergi terus bekerja. Di mana? Saya akan terus pergi berniaga. Saya akan berniaga rojak cendol balik. Cendol lah. Saya akan berniaga rojak cendol. Kembalikan kegemilangan. Betul. Saya kembalikan supaya akhir buat boleh merasa cendol. Cendol tu masih ada lagi ke? Masih ada lagi. Siapa yang buat? Dan diusahakan dia macam ni. Waktu tu semua usahakan. Lepas tu sekarang ni kita buat secara macam melalui tempahan saja. Bila ada tempahan, bila majlis-majlis tertentu kita pergi. Mungkin orang tak faham betapa sedapnya cendol tu. Betul. Saya adalah seorang saya dan wife, isteri adalah seorang yang sangat
cerewet lah. Dia tak cerewet untuk makan, tapi cerewet bila pilih makanan. Macam cendol kan. Ya nak cari cendol sedap. Memang dalam kepala cendol Rafi. Allah. Kalau ingat masa open house kat rumah saya, ingat Betul, kat masa tu lori cendol ada kan. Betul. Memang masa tu tembah catering cendol lah untuk tamu. Sebab tu lepas tu menjawab soalan tadi. Kalau pemalas cendol tu tak sedap. Betul. Dia lah nak ambil kesempatan dah ada lori kan. Niaga ala kadar je lah. Tapi perniagaan tu memang perniagaan yang baca ingat rasa badai dia macam mana. Semua memang. Yang menariknya bila cendol tu kita berniaga. Satu benda yang mak saya dan ayah saya lakukan adalah mereka menarik mereka mualaf yang tidak ada pekerjaan. Datang bersama-sama. Jadi proses itu membawa kepada mengajarkan saya bahawa dalam kita kita bergerak nak meningkatkan taraf ekonomi kita mungkin dah berjaya mengubah diri kita perlu bawa rakan-rakan kita bersama. Dan ramai mualaf-mualaf yang hari ini kita dapat turunkan kepada mereka, dia asalnya dia tidak ada skill, dia tidak tahu bagaimana nak buat. Hari ini kalau tanya dengan saya rasa ada lebih dari 10 keluarga yang boleh buat berniaga rojak cendol seperti kita. Dan itu kita tidaklah buat khusus kena ambil kita letakkan biuran, tidak. Tapi apa yang ibu saya buat tu adalah dia nak berkongsi bahawa aku dulu pernah susah. Aku dulu pernah menerima bantuan. Aku nak benda ini dikongsikan kepada orang-orang lain. Supaya apa? Sekiranya mereka ini jadi seperti akulah. Maksudnya tidak bergantung dengan bantuan semata-mata dan tidak meminta-minta. Sebab bagi ibu saya, bantuan ini adalah untuk meringankan, bukan untuk menanggung sepanjang hayat. Meringankan tu beza tu. Meringankan tu bagi saya, ibu saya kongsi kat saya, meringankan ni maksudnya macam contohlah, kita ni perlukan sebulan RM1,000, kos kita RM1,000, 800 kita dah usaha cari, 200 lagi tu kita perlukan juga. Kalau tak cukuplah hadul kifayah kita, kecukupan kita. Jadi 200 itu diberikan tujuannya untuk menampung ketidakcukupan itu. Jadi ini yang berlaku, yang dididik oleh ibu saya. Biarlah kamu bekerja bersungguh-sungguh. Dan bila kamu dah bekerja bersungguh-sungguh, bila mana kamu dah ada rezeki, kamu kongsikan rezeki. Jadi dalam perniagaan itu, bila saya cakap berniaga pesanan rojak cendol, dia bukan memikirkan aku sahaja seorang cukuplah, dah ada rezeki ni. Dia berkongsi ilmu tu pada orang lain. Dan selalu orang berniaga ni salah satu je pengalaman kita lah kan. Kan aku dah kongsikan, dia melawan aku pula. Kan, nanti kan ada pesaing pula. Tapi ibu saya mengajar pula, biar ada pesaing. Supaya bagi kita adalah, ini adalah ukhuwah. Kalau nak mencari rezeki, kalau kita nak kita cari rezeki, biar cari rezeki bersama. Dan bila kita pernah terjadi, bila kita dapat job tempahan, kita kadang-kadang bila dapat tempahan, kita tak mampu nak buat semua. Mak saya call, awak boleh buat tak? Awak buat. Jadi dalam perniagaan ini, bagaimana seorang mualaf daripada awal lagi dia merasakan bahawa dalam hidup kita ni kita kena berkongsi. Kita kena hidup sebagai satu masyarakat yang sentiasa menjaga silaturahim, yang saling bantu-bantu. Kan saya teringat pula kan, seorang muslim itu seperti sebuah sebuah binaan. Kan, ini ibu saya selalu ulang-ulang. Rupanya ibu saya ni, dia ni tak adalah khatam Quran. Dia bukanlah seorang yang hafizah. Tapi bila dia dapat beberapa ayat yang dia dapat, dia cuba tadabbur, dia cuba fahami. Bila dia merasakan, dia selalu ulang kat saya, Islam ni, seorang muslim itu adalah sebagai sebuah binaan. Kita ni sebagai satu binaan yang sentiasa menyokong satu sama lain. Ayat itu dia selalu ulang-ulang kat saya. Sebab tu bila dia nak berkongsi pengalaman dia, berkongsi cerita dia, dia tak berkira. Dan ini penting. Maksudnya ekonomi ni sangat penting bagi bagi kita, supaya kita dapat mengubah cara kehidupan kita. Dan bila kita dah menjadi stabil, alhamdulillah, kami ni alhamdulillah hari ini, syukurnya kami semua menjadi seorang yang disebut sebagai muzaki, pembayar zakat. Masya-Allah. Daripada ekonomi daripada penerima miskin, hari ini keluarga saya semua jadi muzaki. Kita membayar zakat. Itulah yang itulah yang sebenarnya hakikatnya. Mak sempat sampai ke fasa tu tak? Alhamdulillah sempat menjadi seorang muzaki. Ayah sama. Ibu dan ayah dua-dua, maksudnya bila mereka ni dalam dapat bantuan perniagaan tadi, mereka dah mula berniaga, akhirnya mereka keluar daripada asnaf. Mereka terus menjadi pembayar zakat. Kan? Jadi bila mereka jadi pembayar zakat, di sini menunjukkan bahawa mereka tidak bergantung sepenuhnya dengan perkara ini. Yang mereka galakkan lagi adalah cuba melahirkan lebih ramai mu'alaf, lebih ramai orang sekeliling supaya membayar zakat, supaya manfaat itu boleh diterima oleh lebih ramai orang. Saya rasa goosebump dia adalah itulah, maksud saya yang meremang tu,
Sebab saya ingat Makcik Mariam dan Pakcik Ibrahim tak sempat. Sebab ayah dan ibu Ustaz Rafi dah meninggal dunia lah. Ibu tahun 2018. 2018. Ayah Ayah 2016, ibu 2018. Beza 2 tahun saja Beza 2 kan. tahun. Saya duk bayangkan tak sempat. Sempatlah dua-dua. Maksudnya ibu pun sempat bayar zakat. Betul. Ayah pun sempat bayar Betul. zakat. Dua-dua sempat bayar zakat, dua-dua sempat berkongsi tentang pengalaman mereka. Ibu saya ni seorang, dia macam ni, ibu saya ni seorang peniaga, pada masa dia aktivis. Dia terlibat dengan bentuk kerja-kerja kebajikan sosial, terlibat dengan beberapa NGO. Dan bila dia pergi berkongsi dengan NGO tu, dia selalu akan berkongsi tentang pengalaman dia menjadi seorang muzaki, pembayar zakat. Bukan jadi penerima zakat tu dah. Dia cerita, saya rasa gembira lah saya menjadi pembayar zakat. Kerana apa? Kerana dahulu bila saya memerlukan bantuan, bila dahulu saya menjadi seorang yang susah, saya dibantu. Hari ini saya merasakan bahawa saya perlu berkongsi rezeki itu kepada orang lain. Ini ibu saya lakukan, saya punya pengalaman. Saya pernah bawa sekali. Bila saya pun dengar kan, bila saya pergi ke situ, dia berkongsi. Alhamdulillah saya melihat ada di kalangan mereka yang terbit perasaan, betul lah, berapa lama lagi kami nak minta bantuan, sekarang biarlah kami bayar zakat. Maksudnya ibu saya bukan seorang motivator, bukan seorang penceramah, bukan seorang yang akademiknya setakat SPM saja, tapi dia berjaya menginspirasikan, berjaya menasihat, maksudnya membawa satu membawa satu orang kata nasihat kepada orang sekeliling. Kita ni boleh jadi pembayar zakat bersama-sama. Kalau besok kita susah, zakat akan bantu kita lagi. Alhamdulillah. Rasa perasaan dia kan, saya sebagai orang yang tak pernah jadi asnaf, satu saja asnaf saya pernah jadi. Dia ceritakan kat situ. Perasaan dia adalah, alangkah teruknya lah kalau tak bayar zakat. Alangkah teruknya kalau kita yang ada kemampuan, yang tak pernah diuji menjadi fakir miskin ni, tak bayar zakat, ataupun mungkin tak rasa sensitif dengan zakat. Sebab terang-terang nampak bagaimana golongan asnaf, mereka sendiri ada keinginan untuk keluar daripada kesempitan itu supaya mereka boleh bayar zakat satu hari nanti. Saya kena pindah topik lain ni. Masya Allah. Saya tak sempat ni. Sebab kita belum cerita tentang pendidikan. Sebab ini pun satu lagi kategori yang termaktub di dalam 8 asnaf tu. Sebab tadi kita dah sentuh tentang mu'alaf, asnaf pertama. Sebab tu saya jemput Ustaz Rafi. Ustaz Rafi ni dia unik sikit sebab kebanyakan di kategori asnaf tu kena kat dia kan. Kita dah sebut tentang asnaf mu'alaf, dah cerita. Kita dah cerita tentang fakir miskin, kerana itu yang dilalui oleh keluarga Ustaz Rafi juga. Dari segi pendidikan, macam mana Ustaz Rafi sendiri bila sampai jadi macam sekarang ni kan, membayangkan seorang anak keluarga miskin mu'alaf yang ada cabaran untuk pergi sekolah, yang ada kepayahan, tak cukup wang dan sebagainya. Sebab dari segi keperluan, memanglah makan minum perlu dulu, barulah boleh pergi sekolah kan. Tak boleh pergi sekolah perut lapar kan. Maka macam mana dengan Ustaz Rafi punya pengalaman belajar? Bila sebut tentang pendidikan ni, kunci kepada motivasi saya nak pergi belajar adalah ibu saya sendiri. Walaupun beliau adalah seorang yang saya sebut tadi belajar setakat SPM saja. Dan setelah itu beliau tidak pun menyambung pengajar di peringkat tertinggi. Tapi apa yang ditekan kepada saya adalah kita perlu menjadi seorang yang menuntut ilmu. Ilmu apa pun. Sama ada ilmu arus perdana pendidikan, ilmu tentang pengalaman, ilmu tentang sosial budaya, semua ni kita perlu belajar. Jadi apabila begitu, ibu saya menghantar saya pergi belajar di sekolah agama, daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Saya pernah belajar di sekolah menengah agama. Setelah itu saya masuk sekolah kebangsaan. Di situ saya berlaku culture shock. Saya belajar, yalah bila sekolah agama ni kita semua okey. Semua jadi orang kata environment kita adalah okey. Bila saya masuk ke sekolah kebangsaan, saya belajar, maksudnya belajar tentang manusia. Saya belajar tentang satu culture shock lah, tentang pengamalan cara-cara pendekatan di situ kan. Jadi saya belajar. Jadi aliran saya, setelah itu saya dah tamat belajar. Tu saya cakap tadi, lepas saya dah tamat belajar, ayah saya cakap pergilah bekerja. Pergi bekerja sebab ngam-ngam saya habis belajar tu ayah saya pencen. Pencen bawa mandu lori. Ni bukan pencen kerajaan. Ini pencen bawa lori. Bila bawa lori, dia ni bila dah habis hanya dapat duit PSP. Ambil duit PSP tu hanya boleh dibuat untuk nak buat rumah je. Untuk nak menjana, maksudnya untuk tu tidak boleh. Maka itu yang ada bantuan zakat tadi kan, untuk maksudnya menampung keperluan tadi. Setelah itu ayah saya cakap pergilah kerja. Lepas tu saya cakap pergi kerja sebab apa? Adik-adik kamu di bawah tu ada 4 orang lagi. Dia orang ni tengah belajar. Ayah dah tak mampu kan, tak mampu nak menampung sebab kos belajar semua kan. Lepas tu saya pun fikir okeylah, saya pergi kerja kejap, lepas tamat saya kerja kat Maidin.
Kerja kat Maidin Maidin, Kelang. ya. Kerja Maidin, saya jadi promoter. Tak pernah tahu. Oh, tak tahu Nampak macam beza kan? Saya pernah jadi kerja Kita di Maidin. perasan sebab wajah-wajah Maidin kan. Wajah-wajah Maidin kan. Saya pergi kerja di Maidin. Maidin Kelang lah. Betul. Saya bekerja waktu tu naik motor pergi kerja di situ selama dalam 6 bulan ke 7 bulan saya bekerja di situ. Saya kerja bahagian sales marketing, jaga promoter lah untuk dia punya ni semua. Setelah itu saya dapat tawaran bekerja di tempat ayah saya menduluri, CSR, Central Sugar Refinery, kilang gula. Kilang gula kan. Ayah saya bawa saya, alhamdulillah saya interview, dapat kerja waktu tu dah tetap. Kerja sebagai QC lab. Maksudnya saya ni bekerja ni pekerjaan tetap. Dah dapat dah. Saya tengah bekerja kan. Saya bekerja. Tapi satu perkara yang sentiasa menjadi satu perkara yang tidak tenang bagi saya. Sebab saya punya jiwa ni nak belajar. Saya rasa kehidupan saya ni tidak boleh berakhir begini saja. Saya pergi berbincang ayah balik. Ya, saya rasa saya nak pergi belajar balik. Sebab saya rasa saya nak jadi. Itu satu lagi, ibu saya ni dia bila lahirkan saya, maksudnya membesarkan saya, daripada kecil dia cuba sebut tokoh-tokoh pendakwah seperti Datuk Dr. Farid Rawi. Kan, seorang tokoh yang masuk Islam, akhirnya pergi belajar, akhirnya beliau mendapat pendidikan tertinggi, belajar di Jordan, belajar di ni. Ibu saya nak saya ni menjadi seperti dia jadikan ikon lah. Kan, satu perkara positif lah, betul. Dan bukan Datuk Farid Rawi saja, tapi dia menjadikan ikon daripada pelbagai mualaf-mualaf yang berjaya kan. Jadi ibu saya cakap begitu. Jadi bila saya tengah bekerja tu, timbul pula perkara ni. Kalau saya bekerja kat sini je, macam mana saya nak pergi ni? Ilmu tu yang akan membawa diri saya supaya menjadi seorang yang boleh pergi lebih jauh. Kan? Kalau saya bekerja tu saja, mungkin saya punya sumbangan saya tu hanya terhad di tempat kerja sajalah. Tapi saya punya jiwa pula jadi seperti ibu saya. Ibu saya walaupun dia seorang mualaf, tapi dia boleh terlibat dengan pelbagai aktivis. Dia terlibat dengan penulis. Dia seorang penulis dalam bahasa Tamil. Dia seorang terlibat dengan NGO kebajikan. Yang uniknya, sehingga kini saya berjumpa dengan masyarakat India. Mereka selalu berkongsi dengan saya, mak awak pernah bantu saya tau. Mak saya ni tak ada IC waktu tu. Mak awak bawa saya naik motor pergi ke JPN, pergi bantu saya untuk uruskan IC saya. Mak saya, anak saya tak bersekolah. Mak awak bawa naik motor. Naik motor bawa dia. Maksudnya orang yang bukan Islam tadi berkongsi bahawa mak saya ni walaupun dia dalam keadaan asnaf, dalam keadaan ekonomi dia pun tak ni, dalam keadaan dia sepatutnya memikirkan diri dan keluarga dia saja, tapi dia ada jiwa pergi membantu orang sekeliling. Ada orang minta tolong dia pergi bantu. Maksudnya perkara ini semua menjadi satu benda yang bermain di fikiran saya. Akhirnya saya bincang ayah, saya tahu memang saya perlu mencari rezeki untuk keluarga. Bantulah. Jadi ketua keluarga jugalah tu. Dah tanggung tu. Tapi saya nak pergi belajar. Saya cakap apa? Pergilah belajar. Pergi belajar. Tak apa. Biar ayah uruskan. Ayah saya dah pencen tu, dia pula pergi bawa van sekolah. Dia bawa van sekolah, dia cakap tak apa pergi belajar. Itu saya pergi belajar di Institut Latihan dan Dakwah, ILDAS. Saya belajar sijil, dakwah dan kepimpinan. Itu memang sijil. Ya, sijil tu sebenarnya walaupun di bawah ILDAS tapi ditanggung oleh Zakat Selangor. Saya belajar sijil dakwah selama setahun. Setelah itu setelah tamat sijil, dia dah JV dengan kuis ketika tu. College Universiti Islam Selangor. Saya sambung belajar diploma pengajian Islam dakwah. Tengah ayah ni dalam keadaan keluarga tak stabil ni, pergi belajar. Ayah saya buat apa? Waktu tu rezeki kan, dapat duit ada mahasiswa. Tahu Ustaz Kobat tahu apa berlaku? Duit mahasiswa ni orang lain buat apa? Orang lain akan ambil belanja, pergi orang habiskan dengan pergi yalah, orang kata enjoy lah. Dapat duit PTPTN, dapat duit ni kan. Mahasiswa saya tu saya ambil, saya bagi pada ayah saya, pada keluarga saya. Saya dengan adik saya, 2 orang memang kami sama-sama belajar diploma tu. Duit mahasiswa tu kita bagi pada mak ayah supaya membantu adik-adik yang tengah bersekolah. Ketika itu kita merasakan, waktu seusia tu kita merasakan bahawa kita bukan nak bersenang lenang, bukan nak bermewah. Biar ayah mahasiswa ni daripada zakat juga. Ya, mahasiswa. Saya belajar itu di yuran ditanggung oleh zakat. Saya dapat duit wang saku, saya dapatlah bantuan-bantuan yang tadi. Jadi apa yang buat? Bayangkan setiap kali dapat duit masuk je dalam akaun duit tu, saya bagi pada ayah, bagi pada ibu. Sebab kita tahu adik-adik kita di bawah perlukan bantuan lagi. Dan kita berbelanja mengikut apa yang kita perlu saja. Kan? Setelah itu saya tamat belajar, alhamdulillah. Lepas itu saya dapat tawaran pergi ke Syria.
belajar, sebenarnya nak belajar kuliah bahasa Arab di Damascus. Kan belajar di situ kan, di Jamiah Syekh Ahmad Kiftaru kan. Ketika tu nak masuk, nak belajar, dah masuk daftar. Kebetulan pula ditakdirkan mulanya peperangan di Syria. Tahun 2010 ke 2011 dah mula rasa bahang tu. Tengah-tengah nak belajar dan daftar kuliah dah tu. Tapi alhamdulillah sebelum kita nak masuk kuliah, biasa dia akan hantar kita belajar sijil dulu. Belajar bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab dulu supaya kita ni, saya sempat belajar bahasa Arab sedikit. Sempat belajar tamat alhamdulillah. Setelah itu saya pun pergi nak daftar kuliah. Dah mula berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, kerajaan Malaysia telah menghantar dah datang untuk mengambil bawa pelajar pulang. Saya pula memikirkan ketika tu kalau saya balik, nak datang balik tiket kapal terbang bukan murah. Jadi saya pergi transit di Jordan. Di situlah saya berjumpa dengan Air Kubat tu. Kita kena cerita lah, tak aci lah. Betul kita kan? banyak cerita. Betul, banyak lagi cerita kan. Kalau nak rasa personal sikit kan, pertama kali kita jumpa sebenarnya kat Eldas. Betul. Pertama kali jumpa Ustaz Rafi, masa tu saya darjah berapa? Darjah 5, darjah 6. Betul. Dan masa tu petang-petang kita main bola tampar. Masa tu Ustaz Rafi kat Eldas lah. Betul. So masa tu dapat sijil daripada dakwah daripada Eldas. Lepas tu ke kuis, lepas tu pergi Syria. Masa tu saya dah sampai Jordan. Betul. Lama ni. Betul. Masa tu umur saya kat Jordan dah 18-19 tahun. Betul. Baru masa tu SPM jumpa kan. bola SPM. Lepas tu Ustaz Rafi datang pula. Macam jodoh kita ni sebenarnya tak pernah berakhir lah. Betul, sampai hari jodoh ni. Kita daripada situ sampai ke sini lah. Sampai hari ni kan jumpa lagi. So bila kat Jordan tu buat apa? Okey, di Jordan tu sebenarnya saya menunggu untuk dapat peluang untuk masuk semula ke Syria. Kan. Lepas itu setelah saya menunggu lama, lepas tu saya mendapat maklum bahawa di Mesir sebenarnya memang di Mesir kita ada tajaan zakat Selangor Atasir yang menguruskan pelajar-pelajar yang belajar di Mesir lah, di Cairo kan. Jadi bila saya berada di Jordan dalam tempoh sebulan, lepas tu saya dah berhajat dan merancang untuk pergi ke Mesir. Saya pergilah ke Mesir. Pergi ke Mesir, saya dah bersiap sedia untuk mendaftar menjadi seorang pelajar yang belajar degree lah di situ kan, di Azhar kan. Ketika itulah ibu saya call, Rafi, kembalilah. Sebab sekarang ni ayah pun dah macam keadaan dia tak okey. Maksudnya tahun berapa? Tahun 2000? Saya tu waktu tu masa dah 2012. Dan 2010 saya pergi daripada Syria, 2011 perang, lepas tu dah ni kan. Jadi ibu saya cakap baliklah. Kalau saya sambung belajar ketika tu perlu 4 tahun lagi. Ialah di Azhar kan, perlu sambung belajar lagi. Dan insya-Allah lah ketika tu saya yakin zakat Selangor akan menaja sebab saya memang daripada awal ditanggung oleh zakat dan saya yakin kalau saya mohon insya-Allah dapatlah tajak derma siswa tu. Cuma bila mak cakap baliklah. Setelah balik tu saya dah tak tunggu lama, saya terus pergi bekerja. Saya bekerja sebagai eksekutif Harta Baitul Mal di Majlis Agama Islam Selangor. Kenapa saya memilih institusi agama? Saya merasakan bahawa apabila saya ditanggung oleh zakat, saya ditanggung oleh zakat, selama ini menggunakan duit pembayar zakat, saya nak kembali menyumbang kembali untuk institusi yang ada memang berkaitan tentang agama dan zakat. Supaya apa? Duit zakat itu terus berkembang, terus mengalir kepada semua pihak. Jadi saya bekerja di situ, saya bekerja dalam setahun. Dah bekerja itulah yang ayah lepas tu dapat berniaga lori cendol tu. Saya berhenti kerja tu pergi berniaga rojak cendol. Bayangkan, saya sebagai seorang pegawai di MAIS, saya pakai kod begini, saya pergi berceramah semua. Saya akhirnya dijumpai oleh kawan-kawan yang jumpa kerja dengan saya sebagai seorang tukang cuci sedang membasuh pinggan cendol. Sedang membasuh pinggan cendol, rojak cendol. Tapi bagi orang melihat saya, orang berjumpa saya lah, kau dulu elok-elok dah kerja okey pergi ni. Saya cakap, ini pekerjaan okey apa? Kenapa? Sebab saya menggunakan kudrat saya. Saya menggunakan titik peluh saya nak pergi mencari kerja dan rezeki. Meneruskan perniagaan keluarga. Dan ini adalah perniagaan keluarga yang saya teruskan. Saya bekerja setahun. Bayangkan pagi pukul malam pukul 12 bangkit untuk nak buat persiapan. Pagi pukul 4 masak. Pagi pukul 7, pukul 8 pagi dah pergi berniaga. Rutin saya dah berubah. Daripada seorang pegawai yang pergi, maksudnya orang nampak kita sebagai seorang yang bekerja, sebagai seorang orang kata profesional, pergi berniaga. Setahun saya berniaga. Setelah itu saya merasakan saya perlu pergi bekerja. Saya perlu pergi, maksudnya saya berbincang balik dengan ayah. Adik-beradik dah mula ambil dah transfer, masing-masing boleh ambil alih perniagaan tu. Saya cakap, saya rasa macam belum puas lagi dah. Maksudnya saya merasakan bahawa saya perlu belajar lagi. Saya perlu pergi bekerja lagi.
dan saya pergi bekerja. Alhamdulillah dapat tawaran bekerja sebagai di Lembaga Zakat Selangor sebagai eksekutif Sampai sekarang lah. operasi agen daerah. Dah masuk Sejak tahun ke-10 tahun ke-8 lah ni. Lama juga. Ya, saya masuk ke zakat. Waktu saya dapat tawaran zakat tu, saya rasa macam satu mimpi lah. Masya-Allah. Dan satu benda yang saya rasa macam satu benda yang besar bagi saya kerana macam saya sebut tadi, saya selama ini menjadi seorang penerima zakat. Saya hanya menerima dan saya saya merasakan saya perlu menyumbang. Bekerja, saya perlu menyumbang melalui pekerjaan saya dan saya nak membantu lebih ramai asnaf supaya mereka sekurang-kurangnya dapat mengambil perkara-perkara baik daripada diri saya dan keluarga saya, iaitu daripada seorang mustahik penerima zakat menjadi muzaki. Jadi bila saya dah bekerja, alhamdulillah saya bekerja di Zakat Selangor sehingga kini, alhamdulillah saya dapat menyantuni lebih ramai orang. Ada orang berdatang berjumpa saya, memohon apa-apa pertanyaan berkaitan zakat. Bertanya ataupun orang bertanya. Dia kadang orang cakap, lepas office hour jangan ganggu. Saya tidak. Sehingga kini alhamdulillah, siapa pun yang PM saya, siapa pun yang call saya, orang yang saya kenal tak kenal, sebagai seorang yang pernah menjadi seorang asnaf, yang pernah hidup susah, saya tahu bahawa seperti yang ditekankan ada 15 prinsip zakat. 15 prinsip zakat, yang pertama sekali adalah fauran, segera. Bila orang meminta kepada kita, bila orang bertanya kepada kita tentang satu perkara, segeralah kita bantu. Ini macam piagam pelanggan ni? Ya, piagam pelanggan. Fauran. Ini yang dilakukan oleh zakat. Dan ini yang saya belajar di Zakat Selangor. Iaitu zakat adalah sebuah institusi yang segera membantu. Walaupun maksudnya ada yang kita dengar perkara-perkara di luar, itu adalah perkara-perkara yang kita perlu lihat daripada kacamata yang besar, iaitu mungkin ada perkara-perkara yang mungkin mereka perlu perbaiki daripada sudut maksudnya individu itulah kita melihat. Dan alhamdulillah saya segera dibantu, saya segera cuba membantu, dan alhamdulillah saya pegang prinsip itu, iaitu kita cuba membantu sedaya mana yang kita mampu dan kita memberikan solusi kepada orang yang bertanya kepada kita. Sebab ni dah panjang ni, saya duk nampak kena keluarkan point tu. Macam mana seorang, apa yang Rafi sebut tadi, dia macam melompat kepada cerita hujung yang kita simpan sebagai surprise tu, bahawa tada, Ustaz Rafi sebenarnya adalah seorang pegawai zakat. Betul. Sebab bila kita fikir seorang tu seorang yang menerima bantuan, mungkin kita bayang kat kepala tu satu masa nanti dia akan jadi, ini simplistik pemikiran orang pasal penerima zakat. Dapat zakat, lepas tu jadi kaya, lepas tu habis. Tapi yang berlaku adalah, cerita Ustaz Rafi, dapat bantuan zakat, berfikir untuk keluar daripada kemelut ekonomi supaya tidak dibelenggu kemiskinan lagi, dan bahkan lebih jauh daripada itu, pilih untuk berkhidmat di pusat zakat, terutama Zakat Selangor lah secara khusus, dan juga ada impian untuk menjadi seorang kalau bahasa betulnya apa, ilmuwan yang memberikan semula pulangan agama itu kepada masyarakat. Saya rasa kalaulah Ibu Mariam ada lagi kan, sebab 2018 tu Rafi versi apa? 2018 Rafi versi baru masuk kerja kan? Baru masuk Belajar U. Baru masuk Belajar U kan? Dah 2018 tu saya maksudnya saya dah masuk bekerja dah. Saya berniaga rojak cendol. Dia tak tahu pun saya masuk ke zakat tu semua. Oh ya, maksudnya Makcik Mariam tak pernah tahu. Dia sempat saya tahu bekerja sikit di zakat. Cuma dia tak sempatlah melihat bagaimana proses pengembangan saya tu. Daripada saya seorang diploma, saya terus sambung belajar ke peringkat sarjana, menamatkan di pengajian Islam. Dan cita-cita saya kalau boleh nak memiliki mempunyai PhD holder. Kan saya mohon doa lah semua kan, supaya apa? Saya hanya tahu satu je. Apa kata ibu saya? Kamu perlu menjadi seorang yang menjadi pakar rujuk. Pakar rujuk ni apa? Iaitu SME lah, subject matter expert. Dalam apa pun sudut. Bukan soal zakat saja. Daripada sudut sosial, daripada sudut ekonomi, daripada sudut pengurusan mu'alaf. Jadi jadi itu yang menyebabkan saya rasa saya perlu belajar ke peringkat tertinggi supaya saya boleh menjadi rujukan perkara-perkara baik lah. Jangan belajar perkara tak baik daripada saya. Ustaz Rafi akhirnya nak jadi expert apa? Saya nak jadi expert menjadi orang yang orang kata mu'alaf, betul. Pakar pembangunan mu'alaf. InsyaAllah. Siapa contoh model kat Malaysia orang yang maksud saya bidang pembangunan mu'alaf ni agak rare juga kan. Tak ramai orang masuk ke situ. Mungkin dia terlalu niche sangat, maksudnya khusus sangat kepada mu'alaf kan. Tapi siapa contoh kat Malaysia yang academician
Dr. Yusof Marlon Uiz lah kan? Betul. Ke dia tu adalah SB? Betul. Bukan? Ya, Antara ke? SB lah. Dr. Betul. Yusof Marlon adalah SB Betul. Sarafi? InsyaAllah. Sebab dia pun adalah mu'alaf kan? Betul. Dr. Yusof Marlon pensyarah di Masjid Islam Selangor. Dia Filipin kan? Filipin, betul. Filipin. Yang masuk Islam Masuk dan akhirnya Islam. belajar. Dan tokoh yang saya sebut tadi yang memang menjadi ikon kepada saya seperti yang ditanam oleh ibu saya adalah Farid yang Rabi, berbagi Datuk Dr. Farid Rawi lah. Dia kan rektor di Ya KUIS betul. kan? Sekarang beliau adalah Naib Chancellor Naib Chancellor. di UIS dan antara tokoh-tokoh lagi Dr. Anwar Seng. Okay, yang Dr. Anwar Seng yang daripada awal, Profesor Dr. Taufik Yap. Itu saya cakap tadi, mak saya meletakkan saya menjadi melihat tokoh-tokoh figure ni bukan pada satu kaum saja. Kalau ikutkan saya Muhammad Rafi India ikut jalan Dr. Farid, tapi tidak. Beliau memberikan saya contoh-contoh supaya kalau kamu nak jadi, kamu jadilah seperti tokoh-tokoh yang berbilang bangsa tadi. Kan? Dan orang asli pun ada, macam Dr. Almarhumah Dr. Atirah, kan, yang meninggal dunia pensyarah di UKM. Ini semua tokoh-tokoh daripada orang asli. Jadi daripada awal lagi ibu saya meletakkan bahawa bila kamu nak menjadi seorang pakar rujuk, nak menyumbang pada masyarakat, yang pertama sekali kamu mesti mempunyai satu jiwa, iaitu menghormati semua pihak. Jangan melihat agama ini dalam satu sudut saja. Bukannya hanya satu suku kaum, satu bangsa saja. Kita ni adalah agama kasih sayang, rahmah. Maksudnya semua orang kita berkasih sayang. Sebab tu saya kalau masuk kampung asli, saya boleh cerita lagi saya masuk kampung asli. Kena cerita. Sepanjang saya belajar dahulu, alhamdulillah saya rasa berpuluh-puluh kampung asli kami masuk. Bayangkan kita daripada field lain, lepas tu masuk kampung asli, masuk ke Pulau Ketam, ke perkampungan Cina. Jadi sebenarnya kita dah masuk ke semua ni Sabah Sarawak. Dan Sabah Sarawak saya masuk ke pedalaman. Jadi sebenarnya itulah yang saya belajar, iaitu Islam ni adalah agama rahmah, kasih sayang. Kita bila bergaul, bila kita mengajar, bila kita menjadi seorang mu'alaf, kita jangan hanya meletakkan kita ni hanya satu entiti, satu komuniti kita saja. Kita perlu melihat Islam ni adalah agama yang membentuk kita menjadi seorang yang ukhuwahnya sentiasa terikat. Walaupun kita saya tak pandai bahasa Mandarin, tapi tahulah sikit-sikit he, san, se, hu, dia tahu sikit-sikit lah kan. Kalau orang asli tu tahulah inak, apa ni kan semua kan. Sikit-sikit kita belajar. Tapi kita belajar. Jadi bila kita integrasikan benda tu, akhirnya menjadikan saya seorang yang berfikiran terbuka. Saya tidak akan mempunyai persepsi buruk. Saya tidak mempunyai ibu saya mendidik saya jangan ada persepsi buruk. Dan saya melihat benda ini lahir disebabkan saya daripada awal lagi telah bergaul dengan mereka. Kan bila kita tak kenal mereka, kita tak cinta. Kan bila saya tak mengenal mu'alaf daripada pelbagai etnik yang lain, saya tak akan mencintai mereka. Dan akhirnya bila saya kenal mereka, saya mencintai mereka dan menjadi hubungan tu akrab. So saya harap saya tahu banyak lagi cerita Ustaz Rafi secara personal boleh kongsikan. Tapi saya nak berpindah kepada peranan yang sekarang. So Ustaz Rafi adalah dipanggil eksekutif dakwah kan di Zakat Selangor. Dan saya yakin ada banyak cerita tentang asnaf, terutamanya di negeri Selangor ni, yang kita boleh kongsikan untuk faham bahawa ini bukan cerita Ustaz Rafi seorang. Sebab takut nanti, saya tahu Ustaz Rafi pun segan ni cerita benda-benda peribadi ni kan. Tapi kalau kita boleh berpindah kepada cerita asnaf yang lain. Sebab di Selangor ni, antara yang saya perasan, asnaf yang paling unik yang saya pernah tahu adalah Riqab. Riqab ni kalau ikut terjemahan fiqahnya, dia adalah kumpulan masyarakat yang terbelenggu kan. Terbelenggu dengan perhambaan lah. Tapi di Selangor dia takrifkan, meluaskan takrifan tu sebab zaman sekarang tak ada perhambaan dan pula dilarang pun di dunia moden ni. Maka ditakrifkan kepada mereka yang terbelenggu oleh kehidupan, terbelenggu oleh maksiat dan sebagainya. Dan menarik sangat untuk tahu bagaimana kategori asnaf yang ni. Ustaz Rafi ada pengalaman tak berjumpa dengan kumpulan ni? Baik, asnaf Riqab pengalaman betul apa yang Ustaz Qubaib terangkan tadi. Asnaf Riqab ni satu asnaf yang sebenarnya perlu diberikan perhatian. Bagus lembaga Zakat Selangor ni daripada sudut menyantuni asnaf Riqab ni. Kita ada banyak NGO-NGO lain
NGO-NGO yang menguruskan mereka yang NGO ini adalah sebagai NGO Islam. NGO Islam, betul. NGO ini adalah NGO Islam yang berdaftar di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Mereka ini menguruskan banyak segmen lah, antaranya golongan-golongan yang Ustaz sebut tadi, iaitu yang terbelenggu dengan mungkin dengan dada, terbelenggu dengan masalah sosial kan. Mereka ini diberikan dana untuk mereka memulihkan, mereka dikembalikan menjadi seorang manusia, menjadi seorang muslim yang baik dan orang muslim yang beramal dengan agama ni lah. Jadi bercerita tentang pengalaman saya lah sebagai menyantuni Asnaf Ar-Riqab ni. Saya terlibat dengan beberapa NGO di lapangan lah secara volunteer lah. Sebagai volunteer, saya pernah terlibat sebagai tenaga pengajar di penjara. Di penjara, Jabatan Penjara Malaysia kan, saya pernah terlibat. Jadi saya pernah mengajar kepada mereka yang berada di situ sedang menerima hukuman. Banduan akhir pernah? Banduan, betul. Banduan akhir tak pernah lah, alhamdulillah. Tapi banduan yang membuat melakukan jenayah, saya pernah pergi ke penjara Sungai Buloh, alhamdulillah, melingkup NGO. Yang saya mengajar di asrama yang menempatkan yang saya tahulah di Jabatan Penjara ni sekarang dia ada dua. Satu, orang yang menerima hukuman dalam tirai. Yang kedua, mereka ini adalah mereka yang setelah habis tempoh tu mereka perlu menjalani hukuman di luar, iaitu diberikan dalam bentuk pekerjaan dan kemahiran. Jadi saya mengajar mereka yang telah bebas itu, yang masih terikat dengan hukuman lagi, cuma mereka ini perlu pergi bekerja lah. Saya mengajar mereka fardu ain sebelum ini, saya mengajar mereka. Alhamdulillah, bila saya jumpa dengan mereka, mereka selalu berkongsi bahawa walaupun mereka berada di dalam penjara menjalani hukuman, mereka bekerja, mereka ini menerima zakat untuk keluarga yang ditinggalkan tadi. Kerana keluarga yang ditinggalkan itu perlu juga mempunyai mereka perlu meneruskan kehidupan kan. Dan alhamdulillah mereka berkata yang duduk di Selangor ni banyak manfaat mereka dapat apabila mereka walaupun di ni, dan mereka datang, macam anak-anak mereka pergi belajar melalui zakat. Mereka dapat bantuan zakat lah sebagai ketua keluarga, walaupun isterinya yang menjaga, tapi si suaminya terus menjalani pemulihan di situ. Dan yang seterusnya berkaitan tentang dan uniknya, sewaktu saya mengajar mereka, saya bercerita tentang zakat. Ada di kalangan mereka ini yang selama ini hanya tahu mereka, sebab mereka ni bila bekerja di luar, mereka tinggal di asrama yang ditempatkan di bawah Jabatan Penjara. Mereka bekerja dengan syarikat-syarikat seperti Panasonic. Mereka boleh pergi bekerja di Shah Alam lah ni di Shah Alam mereka pergi bekerja dan mereka perlu pulang di asrama. Setelah itu bila saya jumpa mereka, kita berkongsi bahawa tahu tak berkaitan tentang zakat. Mereka bercakap, saya tahu tentang zakat Ustaz, lagi-lagi di Selangor ni kami menerima bantuan zakat. Keluarga kami yang tinggal di kampung, mereka masih menerima zakat. Saya tahu pasal zakat fitrah tu Ustaz. Selama ni saya bayar zakat fitrah, bila-bila bulan puasa saya akan bayar zakat fitrah. Lepas tu saya cakap, tahu tak kamu bahawa sebagai orang bekerja ini perlu bayar zakat pendapatan? Oh betul ke Ustaz? Kami ni betul lah, sepanjang kami bekerja tak pernah bayar zakat ni. Alhamdulillah, mereka berkata apa? Ustaz, selepas ni kalau saya bekerja, saya akan menjadi pembayar zakat Ustaz. Saya nak mengubah kehidupan saya. Saya yakin bila saya keluar besok setelah menerima hukuman, saya yakin saya akan mendapat pekerjaan, dan sekiranya saya ditakdirkan menerima, maksudnya mendapat pekerjaan, saya nak menjadi pembayar zakat. Jadi itu berkesan pada zakat ni. Bila mereka merasakan bahawa mereka mendapat nikmat daripada nikmat menjadi asnaf. Itu saya cakap tadi, zakat ni suci. Suci. Maksud zakat kan suci kan? Macam mana seorang yang begitu sucinya daripada orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, melakukan kesilapan. Yang orang selalu cakap, bila orang tu dah melakukan kesalahan, hatinya hitam. Dia tidak. Bila dia membayar zakat, dia mempunyai cinta, dia nak pergi bayar zakat, akhirnya dia menjadi seorang yang bersih. Bersih daripada sudut perkataannya, perbuatannya. Dia membayar zakat. Dan ada beberapa orang yang alhamdulillah bila dia keluar tu, dia berkongsi kat saya, Ustaz. Dia tag saya lah, Ustaz, alhamdulillah ni kami dah bayar zakat. Tak apalah Ustaz, saya punya tak besar mana pun Ustaz. Saya bayar tiap bulan RM30 je buat potongan saya bayar secara debit. Sekarang zakat dah ada potong gaji melalui SPG, iaitu melalui skim potong gaji melalui majikan, ataupun dia boleh bayar sendiri direct kepada zakat kan. Dia cakap saya dah jadi bayar zakat. Saya rasa macam perkara ini menjadikan saya rasa subhanallah, besarnya duit zakat ini. Bila seseorang itu bila menjadi asnaf, menggunakan duit zakat dengan niat yang baik, dengan cara yang betul, akhirnya dia akan lahir terbit daripada hati dia, aku perlu kembalikan zakat ni kepada orang lain juga. Jadi itu antara pengalaman lah menyantu di Asnaf Ar-Riqab. Best bila Ustaz Rafi tekankan makna zakat tu. Dia macam
penyucian kan. Dan asnaf riqab ni special juga sebab mungkin ada juga yang kita bagi cash, bagi bantuan duit. Tapi kebanyakannya program untuk mereka ni program pendidikan kan. So duit zakat itu digunakan untuk berikan pendidikan kepada orang yang terbelenggu dengan dosa dan kesalahan. Dan orang-orang penjara ni, saya pun pengalaman masuk penjara ya Ustaz, sekali-sekala kan. Dan setakat saya pergi masuk penjara beberapa kali ni, bukan sebab buat kesalahan saya di mantu Riqab punya projek lah kan. Dan saya perasan satu benda, barangkali mereka ni jauh lebih tinggi nilai taubat berbanding kita. Subhanallah. Dari sudut taubat, mungkinlah dari sudut kesalahan mereka lebih teruk kan. Tapi dari sudut nilai taubat, saya tak rasa saya lebih baik pun. Lepas tu perasaan bila masuk Ustaz Rafi perasaan sama kot. Perasaan masuk penjara ni, pusat pemulihan dada kan, dekat Malaysia ni ada banyak pusat-pusat pemulihan, correctional. Perasaan masuk tu adalah okey, kita akan jumpa orang yang buat salah, akan dihukum dan sebagainya. Tapi kita akan nampak wajah mereka ni wajah-wajah orang yang memilih untuk bertaubat. Kan? Dan itulah sebaik-baik orang yang buat kesilapan, mereka bertaubat. Saya macam nak namakan lah, patut tukar nama penjara ni jadi rumah taubat ke apa. Betul. Sebab mereka bertaubat kan. Dan itu adalah kesan langsung kepada zakat. Yang tugas zakat masuk kepada golongan ni adalah berikan pendidikan supaya mereka faham tentang makna kehidupan balik. Betul. Memahami tentang pentingnya taubat, pentingnya kembali kepada Allah Ta'ala. Ada harapan lagi. Saya rasa itu kot tujuan Riqab itu menjadi asnaf kan, untuk menyelamatkan mereka daripada dibelenggu. Kalau Ustaz ada share lagi cerita lain? Asnaf gharimin yang biasa kita tahu di zakat, kita tahu 8 golongan asnaf. Kan ada fakir, miskin, muallaf, amil, asnaf fi sabilillah, gharimin fi sabilillah, ibnu sabil, ar-riqab tadi kan. Jadi asnaf gharimin di zakat selama ni alhamdulillah saya melihat di depan mata saya mereka-mereka yang gharimin ini orang-orang berhutang dalam bentuk perubatan. Bantuan perubatan seperti dialisis, kanser ataupun apa-apa jenis masalah terbelenggu mereka dalam hutang bentuk perubatan. Alhamdulillah zakat cuba menyantuni mereka. Saya ada kisah menarik tentang berkaitan tentang saya tinggal di kampung perempuan. Di situ saja saya melihat sekarang ni ramainya orang-orang yang mengalami masalah kesihatan dialisis ni tadi. Kan ada 4 center dialisis, walaupun di satu taman yang kecil itu ada 4 dialisis center saya tengok. Maksudnya di Sungai Kapal Indah lah, itulah kan, di berdekatan dengan Redis. So, saya nak cakap bila saya pergi jumpa mereka bertanya tentang yalah bila diuji dengan sakit ni, mereka merasakan betul sebelum mereka pernah bekerja, pernah ada pendapatan, tapi bila sebut tentang perubatan ini kosnya sentiasa meningkat. Jadi mereka selalu merujuk saya, Ustaz, bagaimana saya ni nak ambil rawatan dialisis ni, nak buat tapak. Dialisis biasa terkenal buat tapak dulu. Lepas tu mereka perlu pergi seminggu 3 kali. Dialisis ada dialisis air, dialisis darah kan. Jadi mereka ni perlukan proses tu nak pergi. Kan? Jadi bila mereka bertanya, ada tak bantuan yang boleh membantu kami? Sebab kami ni tak bekerja. Asalnya kami ni bekerja biasa saja. Tak ni. Saya berkongsi bahawa alhamdulillah di zakat sama ada jenis-jenis bantuan tu. Bantuan-bantuan tu ada. Dan alhamdulillah apa yang mereka rasa syukur itu, bila orang buat dialisis ni, mereka ni sebenarnya kadang-kadang dah putus harapan juga. Ada orang putus harapan. Mereka merasakan dah sampai begini ke kehidupan kita. Alhamdulillah mereka ni lepas mereka menerima bantuan zakat daripada sudut untuk pemulihan, mereka pergi menjalani seperti yang dinasihati oleh doktor tu, akhirnya mereka ini mendapat semangat dan mereka dapat dapat pulih dan mereka kembali membayar zakat. Dan ada asnaf yang telah pulih kan, mula-mula dia pergi center, setelah itu dia dah pulih, dia berkongsi bahawa pentingnya kepada anak-anak kami sampai pada anak-anak kami. Dia dah tak boleh nak bayar zakat tu sebab dia pun perlu jadi penerima. Apa yang dia buat adalah dia bercerita dengan saya, Ustaz, setelah saya dah pencen ni, saya dah tak ada bantuan ni. Maksud sebelum ni saya ingat tak ada dah bantuan. Saya mendapat bantuan dialisis ni, akhirnya hari ni bila anak saya masuk kerja, anak-anak saya dah mula pergi bekerja, Ustaz. Saya minta mereka ni pergilah bayar zakat. Pergilah bayar zakat, jadi pembayar zakat bila bekerja. Ini saya bila mendengar kisah-kisah begini, saya merasakan bagaimana seorang yang menerima manfaat zakat terbit di hati dia, kita kena ajar juga keluarga kita ni, biarlah pergi jadi pembayar zakat. Supaya besok bila jika ditakdirkan mereka pula melakukan bantuan zakat, mereka ini pula akan jadi penerima zakat. Itulah circle zakat. Hari ini mungkin kita rasa kita menjadi pembayar zakat. Tidak, saya pernah pengalaman saya waktu COVID ni tu, waktu COVID ni ramai orang yang memang ada pekerjaan, mempunyai pendapatan. Akhirnya bila COVID melanda,
Macam-macam kisah kita dengar lah. Ditamatkan perkhidmatan, tidak mempunyai pekerjaan. Akhirnya datang zakat Selangor membanci mereka untuk menampung keperluan mereka. Dulu mereka menjadi musaki. Setelah itu mereka menjadi mustahik. Setelah pulih daripada COVID, akhirnya mereka mendapat pekerjaan balik. Mereka kembali menjadi musaki balik, pembayar zakat. Jadi bila kita melihat zakat ini, begitu uniknya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan zakat itu. Zakat ini bila orang tanya kat saya, sebenarnya kadang orang cakap, saya bayar zakat, kadang orang pergi tanya kat pembayar zakat lah kan, kamu bayar zakat ni tengah bantu orang lain ke? Saya punya view lah. Saya selalu berkongsi. Sebenarnya zakat ni bukan kamu tengah bantu orang, kamu tengah bantu diri kamu. Pertama, bila kamu bayar zakat, kamu jadi sucikan harta kamu, sucikan hati kamu. Yang kedua, bila besok dalam keadaan kamu memerlukan bantuan, kalau orang lain tidak mempunyai option nak bantu kamu, mungkin kamu bantu seseorang, keluarga, orang-orang lain. Bila mereka tidak mahu membantu, macam contoh COVID tadi, bila dia pergi cakap dengan keluarga dia, saya pun perlu dalam keadaan susah ni. Saya pun dalam keadaan COVID juga. Saya pun susah juga. Akhirnya bila mohon zakat, alhamdulillah zakat Selangor membantu mereka. Jadi sebenarnya bayar zakat ni bukan sekadar nak bantu orang lain. Akhirnya manfaat tu diterima untuk diri kita dan keluarga kita. Itulah kemuliaan zakat. Subhanallah. Bila saya berjumpa dengan orang-orang bukan Islam, pengalaman kita lah berjumpa dengan sepupu-sepupu saya yang tidak Islam, selalu mereka bercakap, kita tidak melihat zakatnya ada dalam mereka dalam keadaan susah, mereka nak mohon bantuan, mereka tidak ada sistem seperti zakat ini. Mereka kagum, bagaimana bila mana Islamnya ada zakat, meringankan orang-orang memerlukan. Dan zakat ini diberikan kepada orang yang tidak mencukupi, diberikan. Dan mereka merasakan unik ni Islam ni. Ada, alhamdulillah, di kalangan keluarga, kenalan saya, memeluk Islam kerana melihat keindahan zakat itu. InsyaAllah. Sistem zakat itu. Bagaimana zakat itu memulihkan. Sistem zakat itu cantik. Daripada itulah zakat itu bila kita lihat, bukan setakat daripada sudut membantu meringankan orang. Sistem dia satu sistem ekonomi. Dia sebagai satu ni. Kau baik lebih tahulah kan, orang yang buat PhD, orang datang buat PhD ni kan, lebih tahu. Bagaimana sistem ni dia bukan setakat ni, dia mensejahterakan. Memberikan kesejahteraan pada ummah. Kan? Memberikan kesejahteraan pada negara. Kan? Jadi maksudnya, bila dia lihat benda tu, subhanallah, dia masuk Islam setelah dia melihat pengurusan zakat dan cara pengagihan zakat itu sangat menarik. Sebab dia tidak melihat benda itu di tempat lain. Di dalam agama lama mungkin mereka tidak melihat. Itu kelebihan zakat, subhanallah. Masya-Allah. Saya tak pernah merasai zakat sebesar itu. Selama ni kita daripada luar. Ini pun persepsi orang, Ustaz. Bila sebut tentang zakat kan, mana tak pernah dapat pun. Maksudnya satu dia tanya bila tak dapat. Dan dia tengok orang kat keliling dia macam, orang ni susah, orang tu susah, kenapa zakat tak tolong? Rupanya ekosistem zakat dari sudut data dan cerita yang sebenarnya adalah begitulah. Sudah berapa ramai sebenarnya orang yang dibantu. Saya sendiri pun selalu nampak pusat dialisis zakat Selangor di mana-mana. Bahkan zakat juga menjadi sumber bantuan kepada, kalau ada bencana ke apa, orang-orang tu dibantu. Anak-anak nak belajar, ada yang dapat bantuan dari mahasiswa. Saya sendiri pun dah sebut sikit tadi, saya sendiri belajar Ustaz Rafi daripada dia mahasiswa lah, full kan. Masa peringkat degree sajalah. Master saya rasa dalam 1 tahun saya dapat bantuan umum zakat. Sebab masa tu memang kekangan kewangan untuk belajar. Dan akhirnya kan pergi ke sana sini kan. Oh lupa, kita dulu degree zakat dah bantu kita. Cuba try, mungkin ada peluang dapatkan. Memang dapat bantuan umum zakat. Tak kisah jumlahnya berapa, tapi ia sangat melegakan lah perjalanan kita. Dan sebab tu setiap 1 detik, bahkan buat podcast ni sendiri Ustaz, dia sentiasa akan terkenang siapa yang akan dapat saham pahala ni. Sebab kadang kebaikan dari kita tu, dia bukan 1% kita pun. Dia ada orang-orang yang telah bantu kita waktu kita membesar dulu. Dan saya yakin dia adalah salah satu antara pemegang saham kehidupan kita tu adalah siapa yang membangunkan institusi zakat ni lah kan. Termasuk para pembayar lah kan. Kalaulah pahala tu mengalir, sebab memang dalam hadis pun Nabi sebut kalaulah disebabkan wang kita itu meringankan kehidupan orang, kebaikan yang orang tu lakukan, dia mengalir kebaikan pada kita kan, yang telah membantu orang tu. Saya rasa semua pembayar zakat akan mendapat perkongsian pahala tu. Persennya tak tahu berapa lah kan. Tapi sahamnya akan kembali kan, selagi mana kita berkhidmat kepada umat, insyaAllah. Ustaz Rafi, ada apa-apa?
yang terbuku di hati lagi. Masya Allah. Sebab kita mungkin akan berakhir dalam berapa lama lagi. Kalau Ustaz Rafi ada apa-apa yang nak dikongsikan? Baik, Alhamdulillah, berkaitan tentang podcast ni satu perkara yang menarik. Sebenarnya Alhamdulillah institusi zakat telah melakukan satu perkara yang sangat baik. Sebab saya sebut tadi, zakat ini sebenarnya bukan setakat apa orang kata diterima, tapi dinikmati. Dia bergerak sebagai satu perkara yang dirasai. Sebab tu selalu orang cakap rasa, kan. Sebenarnya zakat telah mengubah banyak perkara dalam hidup saya dan keluarga saya. Dan akhirnya saya mendidik generasi selepas saya, generasi mu'alaf yang belajar dengan saya, pengalaman saya mengajar mu'alaf, masih mengajar mu'alaf. Saya cuma meletakkan bahawa saya perlu melahirkan lebih banyak muzaki, pembayar zakat. Kerana apa? Pendidikan saya itu bukan sekadar mendidik mereka perlu menjadi seorang yang menjadi penerima. Persepsi bahawa mu'alaf ni adalah seorang yang suka meminta, suka ni, perlu diubah. Itu yang saya cuba melakukan. Dan saya nak membawa mu'alaf kami ni semua mu'alaf yang ada ni, supaya mereka menjadi seorang yang muzaki, pembayar zakat. Dan itulah yang sebenarnya akan membawa kepada kebaikan kepada semua pihak. Dan jika seorang mu'alaf menjadi muzaki, kesannya apa? Keluarga mereka yang bukan Islam sebelum ini melihat mereka ini sebagai seorang yang mungkin dalam keadaan sebelum sosioekonomi dia susah. Jadi seorang yang mungkin sebelum ini menerima bantuan. Bila mereka menjadi muzaki, keluarga bukan Islam akhirnya melihat, dulu tengok kau susah, sekarang ni kau dah boleh bayar zakat. Subhanallah. Itu satu perkara yang besar. Itu yang berlaku pada saya. Saya tak cerita pasal orang lain. Itu berlaku pada saya. Bila hari ini orang melihat, dulu kehidupan kamu macam biasa je waktu mak ayah susah semua. Tapi setelah itu, menjadi seorang yang bekerja di zakat, meningkatkan ilmu, sambung belajar lebih tinggi, sambung belajar ke peringkat lebih tinggi, akhirnya menjadi pembayar zakat. Dan hari ini kita menjadi contoh kepada keluarga kita yang Islam dengan keluarga yang bukan Islam. Jadi syukurlah. Akhir kalam daripada saya lah berkaitan. Oh, jangan lagi okey. Ingatkan dah habis kalam lagi. Okey je kalau nak habis kan. Jangan teruskan lagi. Tak ada. Maksud saya, Ustaz Rafi kena habiskan dulu kata-kata tu. Cuma tak tahulah akhir kalam ke tidak. Apa dia yang nak dia cakap tadi? Kena sebut. Cerita pasal tu lah, utamakan pendidikan semua tu. Sebab bila kita dah letak cita-cita itu adalah besar kan. Saya melihat zakat ni dah bukan semata-mata bantu orang susah. Dia adalah satu ekosistem dalam kalangan masyarakat kita kan. Dia adalah komuniti punya institusi kan. Maka zakat Selangor ataupun mana-mana institusi zakat yang ada ni, dia bercita-cita besar lah untuk mencipta kebaikan di sana sini kan. Saya rasa kalau almarhumah Ibunda Mariam, Makcik Mariam ada bersama dengan kita. Sebab Makcik Mariam takkan tahulah Ustaz Rafi versi sekarang ni, kecuali esok di hari akhirat kan. Jumpa dengan Makcik Mariam kan, Rafi dah jadi macam ni kan, insyaAllah. Dan tengok anak Ustaz Rafi dah berapa orang? Anak tiga perempuan. Aku nak tanya, tiga orang perempuan kan. Dengan segala khidmat yang Ustaz Rafi dah berikan di sana sini, saya yakin Ibu Mariam akan sangat gembira lah. Amin. Sebab daripada awal pun cita-citanya adalah cita-cita yang Ustaz Rafi nak berikan khidmat kepada orang. Bukan Ustaz Rafi jadi kaya raya, bukan Ustaz Rafi jadi ada kereta besar ke apa. Walaupun baru ni saya nampak Ustaz Rafi ada gambar dengan kereta yang cantik. Tapi rupanya bukan kereta Ustaz Rafi. Ambil gambar je. Ambil gambar je. Tapi itulah cita-cita terbesarnya akhirnya adalah macam nak beri khidmat kan. Dan saya pun mungkin kesan daripada pernah berada sebagai penerima zakat juga. Asnaf fi sabilillah, belajar dulu. Sentiasa dalam fikiran tu adalah aku hari ni adalah produk zakat juga. So aku tak boleh berlebihan hidup aku fikir pasal semata-mata untuk diri sendiri. Macam mana untuk kita berikan pulangannya kepada masyarakat. Dan saya harap podcast ni penaja-penaja belajar saya dulu nampak. Allah. Ini adalah podcast Zakat Selangor kan. Sebab Ustaz Rafi terutamanya lah. Dan saya sendiri pun adalah orang yang pernah dapat bantuan. Dan saya rasa ini adalah pulangan semula lah apa kebaikan banyak yang telah diberikan kepada saya. Dan anda semua yang menonton, saya tak tahu, saya tak naklah hard sell pula, tapi nak bagi tahu betapa besarnya setiap sen yang diberikan kepada zakat Selangor khususnya di negeri ini, bagaimana dia boleh memberikan kebaikan kepada masyarakat. Dan hari ini anda dapat, sebenarnya ada banyak sangat ramai senarai saya tu nak dijemput
Tapi yang ini saya jumpa Ustaz Rafi sebab nampak macam banyak kena, beberapa asnaf kena pada Ustaz Rafi kan. Ada ramai sangat di luar sana. Wow. Yang daripada orang yang sangat susah menjadi seorang peniaga yang berjaya dan bayar zakat, pulangkan semula zakat kepada umat kan. Ada orang yang memang duduk di penjara, belajar dalam penjara, hari ini keluar menjadi seorang PhD holder, seorang pensyarah, seorang pendidik, tapi latar belakangnya adalah penerima zakat juga kan. Maka jangan sangka duit zakat kita tu kecil kan. Sebab pahala di sebab itu insya-Allah besar kan di sisi Allah Taala. Okey. Ada akhir kalam lagi ke? Allah. Ada? Last untuk Ustaz Rafi. Terima kasih pada akhir kubat. Cuma akhir kalam daripada saya sebagai seorang anak kepada mualaf, anak kepada asnaf. Pertamanya sebagai apa yang ditekankan oleh ibu saya itu adalah bahawa ilmu lah yang akan mengubah semua perkara. Ilmu menjadi kunci kepada perubahan. Sebab bila saya pergi menuntut ilmu, saya tahu bahawa bila saya pergi menuntut ilmu, saya tahu bahawa saya perlu bekerja. Saya perlu berusaha. Saya perlu menjadi orang yang memberikan kepada orang yang memerlukan. Jadi ilmu itulah yang menjadi satu asas dalam bagi seorang asnaf itu. Dan bila ada ilmu, kita akan berusaha untuk mengubah seluruh corak kehidupan kita. Yang kedua, seorang asnaf, sebagai seorang asnaf, saya dididik supaya tetap perlu pergi bekerja. Tidak mungkin saya sebagai seorang asnaf, kalau ibu saya mendidik saya, tidak mungkin saya berehat, saya gantung tugas, saya tidak mahu berusaha. Sebab saya tetap perlu bekerja, walaupun pekerjaan itu pendapatannya rendah. Saya sebut dengan Ustaz Kubat tadi, sekarang saya adalah seorang bekerja, saya seorang penceramah, seorang pengkuliah, kan? Dah masuk podcast pun. Podcaster kan. Sekiranya kan, saya jika ditakdirkan tidak memiliki apa-apa pekerjaan pun, saya akan kembali pergi untuk meneruskan berusaha juga, pergi bekerja untuk cuci balik pinggan cendol rojak. Saya rasa tidak ada satu keaiban untuk saya, kerana saya pergi keluar mencari rezeki, kerana saya berusaha untuk keluarga saya. Jadi alhamdulillah, moga-moga dengan besarnya sumbangan zakat ini memberi manfaat pada semua dan memberikan kebaikan kepada semua. Dan percayalah, moga saya cuma target, jika melihat saya lagi, doakan saya supaya saya boleh melahirkan lebih banyak generasi mualaf yang menjadi muzaki. Itu cita-cita saya. Doakan usaha saya, insya-Allah. Terima kasih pada podcast Manusiawi dan kepada semua pihak yang menjemput saya. Moga-moga kita memberi manfaat kepada semua pihak. Baik, terima kasih Ustaz Rafi. Saya sebenarnya panggil Ustaz Rafi daripada kecil Abang Rafi. Tapi panggil Ustaz Rafi. Baik untuk malam kita punya sesi ini kan. Dan terima kasih staf balik tabir. Tak nampak kan? Nanti boleh reverse letak gambar ke apa. Yang banyak betul lumah di balik tabir, anda semua yang menonton, dan juga pihak Zakat Selangor yang sebenarnya menjadi rakan untuk mungkin dalam 1-2 episod kita ke depan ni, supaya kita boleh bawakan cerita-cerita asnaf dan cerita-cerita muzaki juga, mereka yang bayar zakat. Kerana cerita mereka mungkin terlindung disebabkan itulah mungkin ada persepsi yang negatif kita sebutkan tadi. Kerana mungkin cerita mereka terlindung, dan kita harap di sini kita boleh ceritakan kepada anda semua untuk anda tahu apa sebenarnya cerita yang terlindung itu, supaya kita dapat mencintai dan juga menyayangi institusi yang sangat indah ini, kerana dia telah memberikan khidmat kepada ramai orang, mungkin termasuk kita sekali. Itu saja. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.